warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sedang menonton podcast Jabatan Kehakiman Syariah Selangor siri yang kedua, siri latihan bagi tahun 2026. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kali ini podcast kita bertajuk menangani gangguan spiritual dan mental. Saya nak memperkenalkan tetamu undangan kita yang pertama, panel undangan kita yang pertama, Tuan Syawal bin Samin. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Tuan, pagi ni kata jalan jam Oh, jalan jam. Jalan jam. 2 jam jugalah. 2 jam juga? Alhamdulillah. Sampai sini 2 jam juga Oh, saya ingatkan Tuan duduk dekat area Lembah Kelang juga. Oh, tak. Oh, dah pindah dah. Alternate lah. Alternate dah. Oh, berulang. Okey, baik. Baik Puan. Tuan, mungkin Tuan boleh perkenalkan diri kepada para penonton kita. Silakan Tuan. Nama saya Syawal bin Samin. Ingat raya, ingat saya. InsyaAllah. Itu trademark saya lah biasanya, insyaAllah. Saya sekarang bertugas di Majlis Perbandaran Kuala Selangor. Okay. Dan juga sebagai kaunselor lah di Pusat Kaunselor Selangor. Di Dorshifa. Ini first time saya declare diri saya lah. Oh, first time. Sebelum ni saya tak pernah declare. Declare sebagai? Perawat Dorshifa. Perawat Dorshifa. Saya salah seorang ketua perawat lah. Ketua perawat di Dorshifa Shah Alam Bukit Jelutong. Masya Allah. Itulah. Sebelum ni tak pernah declare. Tapi oleh sebab tajuk hari ni, takut orang mempertikaikan lah. Kita punya quotation. So terpaksa declare. Kena declare. So hari ni saya pegang 2 topi. Pertama sebagai kaunselor berdaftar. Okey. Yang telah dalam 8 hingga 10 tahun dah dalam bidang kaunselor. Sama juga dalam bidang perubatan ni, saya mula dari lagi awal. Saya sama dengan Ya Arif, Dr. Zainal lah. Kita sama-sama satu batch. Itulah daripada 2009, 2008 je tu Doktor. Doktor jauh sana. Dia dah tak boleh fokus dah. Dia belum. Belum lagi. Okey, insya-Allah. Lebih kurang macam itulah. Pada awal jauh Syifa Shah Alam ni mula di Seksyen 11. Seksyen 11. Sekarang telah berpindah di Bukit Jelutong. Okey, insya-Allah. Itu di apa nama daerah Shah Alam. Shah Alam di Bukit Jelutong. Dulu saya pernah cari juga sebenarnya pusat rawatan di Shah Alam. Dekat Seksyen 11 betul. Seksyen 11. Dekat Google Maps saya tak pasti dah update belum. Dah update dah. Last saya cari rasa tahun lepas kot dekat Seksyen 11. Saya tak ingat kenapa saya cari. Maksudnya mungkin ada gangguan aku. Saya cari tu. Okey Tuan Syawal, alhamdulillah. Terima kasih sebab sudi menerima undangan jabatan ini untuk berkongsi ilmu kepada kita semualah. Okey, alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan, sebagaimana yang saya maklumkan tadi, kita ada seorang lagi panel undangan pada pagi ini. Kita bersama dengan Puan Nurliana binti Zaimun. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, syukur, sihat sejahtera dan sentiasa bersemangat lah. Sentiasa bersemangat. Alhamdulillah. Perkenalkan diri Puan. Tadi saya sebut Puan adalah salah seorang penerima anugerah akrab kan, GPA, anugerah proaktif akrab, tak silap saya, betul? Ya, tahun betul. lepas kan? Tahun 2024. 2024. Okey. Allahu Akbar. Panggil Kak Yung lah macam biasa lah kan. Okey. Kak Yung, panggilan mesra. Panggilan mesra, bukan panggilan manja, panggilan mesra. Okey. Sebenarnya Kak Yung agak terkedu bila tuan perkenalkan Kak Yung sebagai penerima anugerah proaktif. Walaupun betul, tapi ia adalah sesuatu yang sangat berat sebenarnya. Dia adalah tanggungjawab dan amanah yang sangat berat. Sebagai penerima memang seronok, tetapi sebagai pemegang amanah dan tanggungjawab seorang penerima tu sebenarnya sangat berat. Sebab Kak Im membawa nama jabatan, nama sendiri-sendiri juga terutamanya. Tapi yang lebih penting Kak Yung membawa nama jabatan untuk Akrab Selangor. Jadi Kak Yung harapkan ini sebagai satu pembuka jalan ataupun inspirasi. Sebenarnya kita dah terima banyak anugerah sebelum ni. Anugerah Akrab Dynamic untuk jabatan. Tapi Kak Yung ada merupakan penerima tunggal untuk proaktif bagi JAKIS. Itu anugerah individu kan? Anugerah yang Kak individu. Yung sebut tadi itu di peringkat jabatan. Di peringkat jabatan. Ini individu. Ini peringkat individu. Jadi insyaAllah selepas ni kita ada lagi ramai penerima anugerah proaktif yang Kak Yung harapkan juga daripada JAKIS. Sebab kita ada ramai tokoh sebenarnya di hadapan Kak Yung sendiri ni, Tuan Taufik. Alhamdulillah. Jadi
Gitulah sebab sedikit berkenaan dengan Kak Yung. Baik. Terima kasih Kak Yung. Tapi sebelum tu orang nak tahu juga Kak Yung bertugas di mana Kak Yung? Oh, Kak Yung bertugas di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Langat. Kuala Langat sebagai penolong pendaftar. Pendaftar. Yeah. Nampak sweet je kan? Sweet je. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itu tadi saya kenalkan Tuan Syawal di sebelah kiri saya dan juga Kak Yung. Panggilan. Panggil Kak Yung saja. Panggil Kak Yung saja di sebelah kanan saya. Panggilan biasa. InsyaAllah pada pagi ini kita akan bersama dengan dua orang panel undangan ini. Panel utama Tuan Syawal lah. Kan, Tuan Syawal yang akan mengupas topik yang berkaitan dengan gangguan mental. Betul lah, gangguan mental dan spiritual. Untuk pagi ni lah, untuk sesi pagi ni. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan lah, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, kita akan kita akan pecahkan kepada beberapa sesi. Maksudnya pagi ni sehingga jam lebih kurang 11 pagi kita akan bersama dengan Tuan Syawal. Kemudian 11 hingga 1 tengah hari kita akan bersama dengan Dr. Zainal yang akan mengupas lebih dalam lagi lah berkenaan dengan tajuk gangguan spiritual. Okey, dan sebelah petang nanti ketiga-tiga orang panel ini akan bergabung. Kita akan bergabung. Kita nak tengok kata ada simulasi. Simulasi tu lah. Mungkin kalau macam tak jumpa sesiapa yang sudi nak menawarkan diri, saya sanggup. Jadi contoh, kod lah tiba-tiba bertanya soalan tu, ada gangguan. Contoh, nampak macam saya gelak-gelak senyum je kan. Okey, baik tuan. Alright, so kita akan teruskan program kita pada pagi ini. Lebih kurang jam 11 pagi nanti kita akan stop. Dan tajuk yang diberikan ataupun yang kita nak kupas adalah gangguan spiritual dan juga mental. Kak Yung kalau nak mencelah-celah jangan risau Kak Yung. Sebab Kak Yung pun ada banyak pertanyaan sebenarnya. Elok sangat kalau nak bertanya tu, memang elok sangat. Okey. Mungkin di peringkat awal lah. Mungkin kan Kak Yung kan sebagai mukadimah. Soalan ni kepada Tuan Syawal lah kan, pasti kepada Tuan Syawal, takkan kepada Dr. Zainal yang berada di luar kamera. Kepada Tuan Syawal. Beza antara spiritual dan juga mental tu macam mana? Mungkin Tuan boleh kongsikan kepada kami semua lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih lah pada pihak Jakis atas jemputan ni lah. Cuma saya agak terkejut juga. Asalnya saya dipahamkan jemputan untuk kita buat ceramah tapi fizikal. Tapi sekarang ni tiba dia jadi macam broadcast perbincangan. Sebab saya dah sediakan slide. Tapi tak apa, insyaAllah kita boleh kupaskan lah sikit-sikit. Cuma saya buat disclaimer awal lah. Apa yang saya terangkan, apa yang saya bincangkan pada hari ini ada di bawah ataupun dalam pengetahuan saya saja. Mungkin di luar tu lebih arif. Mungkin kalau saya ada salah dan silap, mungkin dia boleh bantu. Mungkin dia boleh betulkan ataupun dia bagi tambahan, insyaAllah. Dan secara kasarnya mental ni kita melibatkan ialah melibatkan kita masalah kesihatan lah. Fizikal dalam kita punya isu konektif, pemikiran. Kalau spiritual ni lebih daripada gangguan. Itu biasanya itu ayat yang mudah untuk kita kupas secara singkat dan padat. Biasanya kalau mental ni kita menyebabkan kegagalan fungsi dari segi kita punya konektif, perbuatan kita yang daripada normal kepada tak normal lah. Biasa sebagai contohnya kita bercakap seorang. Dia nampak dia macam ada sama dengan spiritual. Cakap seorang macam sama je, lebih kurang. Tapi mungkin ada term tertentu yang kita kena tengok nanti, yang kita bincang nanti. Tengok daripada aspek mana yang dia katakan mental, daripada aspek mana daripada spiritual. Kalau spiritual pula melibatkan gangguan makhluk halus, yang seperti kita semalam lah, yang istilah orang kampung sekarang ni, ataupun istilah orang awam. Kita panggil kena santau lah, saka lah, kena sihir lah. Ada jin diorang panggil hantu raya lah, macam-macam hantu lah, diorang istilah-istilah yang ada lah dalam masyarakat sekarang ni lah. Tapi pada dasarnya kita di perubatan Islam kita tak ada istilah-istilah tu. Kita just gunakan kaedah nama gangguan saja. Gangguan. Sebab istilah-istilah tu tak ada sangat lah dinyatakan. Yang kita tahu ada jin, syaitan, iblis lah. Juga istilah-istilah tu dah dinamakan lah oleh pihak masyarakat, insyaAllah. Baik, okey. So makna kata tadi Tuan Syawal ada sebut
gangguan mental dan juga spiritual yang Kak Yung kan. Simptom tu nampak macam lebih kurang sama. Kak Yung pun sebenarnya tertarik nak tanya apa yang sebenarnya yang kita boleh nampak, orang ni mungkin ada gangguan mental. Sebab kadang-kadang kita tak nampak. Sebab ini secara dalaman macam Cik Syawal cakap kan, Syawal cakap. So apakah tanda yang kita boleh nampak? Oh, okey. Gangguan mental. Dia memang ada gangguan mental. Okey, dia benda ni selalu subjektif lah biasanya. Tapi biasanya kalau kita tengok seorang tu, kita kena buat diagnosis dulu. Diagnosis. Tak boleh simply dia gangguan. Dia masalah mental. Sebab ada yang kita nampak macam spiritual, iaitu gangguan, tapi dia lah mental. Ada yang kita nampak dia mental tapi kita nampak sebagai gangguan. So biasanya tak nak kita kena buat diagnosis dululah. Biasa kita akan communicate dengan pesakit, atau kalau pesakit tak boleh nak bekerjasama, kita akan communicate dengan ahli keluarga. Untuk tahu. Seterusnya barulah kita akan buat tindakan seterusnya. Sama ada kalau kita nampak more tu physical, kita akan refer kepada pusat mana-mana perubatan yang bertauliah lah untuk ni. Kalau dia lebih pada gangguan, kita akan cuba ruqyah. Biasa kalau perawat-perawat ni kebiasaannya, bukan semualah, tapi kebiasaannya Allah dah bagi dia sedikit kelebihan. Bila dia berdekatan dengan orang ada gangguan ni, dia terasa. Panas. Dia ada terasa. Sebab bila dia ada amalan zikir tu, jadi masing-masing tak boleh nak bertemu. Dia terasa sejuk panas gitu kan. Dia tak ada istilah nampak jin, tak ada. Biasa kami perawat ni terasa lah. Kalau di segi apa yang dalam pengetahuan saya dan ilmu saya. Kalau perawat lain, wallahualam. Cerita. Sekejap. Ni mencelah. Ni lost sikit. Bila Tuan Syawal masuk bilik ni atau berjumpa dengan saya, ada rasa apa-apa tak? Ini tak boleh ni. Ni semua tak bekerja nanti. Ini tak boleh lah. Tak boleh. Dia kadang-kadang kita lebih bagus tak mengetahui daripada mengetahui. Betul lah. Sebab bila kita mengetahui, kita punya otak dah diset dengan satu pemikiran yang negatif. Dan pemikiran itu akan berulang-berulang bila kita berada dalam situasi keseorangan ke, ataupun terdengar bunyi ke, kita dah ada expectation. Ini gangguan ni. Baik kalau tidak kita dengar boom, ini tak apa, tikus. Betul. Jadi kita pun relax, tenang, aman dan damai. Kalau tidak pedih juga. Betul juga tu. Kok nasib baik masuk pagi tadi tak terus declare macam bilik ni kan kata. Tuan, Kak Yung sebenarnya masih cuba nak fahamkan kalau kita asingkanlah gangguan mental dan gangguan spiritual. Gangguan mental tu adakah ia melibatkan dari segi psikologikal, yang kita tahu macam depression, adakah murung, adakah itu merupakan gangguan mental? Ya, betul. Kalau depression, OCD, PTSD, MDD, itulah gangguan mental. Itu antara dia punya jenis-jenis gangguan mental yang ada lah. Yang biasanya kita di masyarakat ni sekarang kita dengan sibuk dengan urusan kerja, kewangan semua. Kebanyakan ada stres, rasa kebimbangan, tak cukup duit. Itu antara gangguan mental. Berbeza dengan spiritual lah. Kalau spiritual dia tak kira dah benda-benda tu. Dia tak kira lah. Dia lebih pada fokus pada masalah dalaman dia, yang gangguan dia lah. Tapi bergantung pada gangguan. Okey. Jenis-jenis macam gangguan mental tadi Kak Yung ada sebut juga tadi, Tuan pun ada sebut juga anxiety, PTSD, OCD. Itu memang biasa, jenis gangguan yang biasa menyerang masyarakat kini ke macam mana tu sebenarnya? Mungkin Tuan boleh kongsikan satu persatu, kupas sedikit lah. Kalau nak semua tu banyak juga kan. Panjang lebar lah. Sebab kalau dalam kita punya perbincangan asalnya kita pergi fokus pada mental dulu, kemudian kita pergi spiritual. Tapi dah ada gabung, saya pun gabung je lah. Gabungkan aja. Okey, insyaAllah. Okey, kita ada pelbagai lah yang sekarang ni kebanyakan di kalangan pejawat awam lah, especially banyaknya mengenai masalah MDD lah. MDD kalau boleh depression disorder. MDD. Kemudian ada yang panic attack. Okey. Ada yang masalah depression saja. OCD ni benda yang biasa tu. PTSD tengok pada apa yang berlaku pada dia pejabat. Sama ada dia dibuli, dia dera. Sebab kita tak pernah dengar kan. Tapi kita di counselling ada kes-kes macam ni, yang mana kaki tangan ni macam apa ni, macam tentera, pakai uniform, dia jadi trauma kan. So kita ada juga burn out ni bila kita dah hilang kita punya fokus terhadap suatu benda,
Dan Energi kita dah rasa dah tak ada semangat dah tak semangat. untuk melaksanakan apa-apa saja. Itu dari segi spiritual, mental. Kalau spiritual dia berbeza sedikit lah. Biasa kalau di pejabat ni kita suka nak datang office. Ni banyaklah sinta-sinta kalau suka datang office, ada orang kaitkan kata dia dah kena sihir supaya dia tak datang office. Mungkin dia bergaduh. Ini kata istilah orang ini saya sebut istilah orang je. Saya tak buka istilah daripada kami sebagai perawat lah. Istilah orang, dia tak boleh datang kerja ni mesti dah kena buatan orang sebab orang tak puas hati dengan dia. Mungkin dia dah naik pangkat cepat sangat ni, orang tak puas hati, orang buat ganggu sihir pada dia supaya tak minat datang kerja, rasa tak ada semangat, rasa bosan dan tak nampak tempat. Ada yang kes kita, saya dulu ketika duduk tahun 2010, saya ingat dia tak boleh masuk office sebab dia kata depan office tu dia nampak ada askar Jepun berbaris nak pancung dia. Itu seram dah. Itu dia punya apa yang disebut. Saya ulang apa yang disebut saja. Itu kalau macam tu kan, kalau macam tu itu sebenarnya gangguan mental ke gangguan spiritual? Itulah. Itu jadi yang saya mix lah tu. Itu yang saya nak kongsi pada hari ni. Antaranya kalau dalam kes yang saya baru sebut ni, itu penyakit M. Dia ada-adakan. Dia ada-adakan penyakit M Penyakit M lah. Sebab bila kita M tu apa tak? Takut ada yang komen M tu penyakit apa? Malas. Malas. Ini istilah yang dikeluarkan oleh kaunselor pada ketika itu, saya tak nak sebut nama dia lah. Okey. Penyakit M M dia kata. Saya kata simple je nak sebut dia M je lah. Sebab kita dah refer dia kepada perawatan pergi untuk menjalani rawatan tradisional. Kita tak pasti mana dia pergi lah. Tapi so far ada keluarga dia kata dah pergi dah. Antaranya Dr. Syifa juga dia pergi dan tempat lain. Kata tak ada gangguan. So nak kata mental, bila pegawai psikologi buat diagnose, normal. Boleh jadi penyakit M tu pun sebenarnya mental juga. Mental sebab M. Dia ada yang diri kita sendirilah. Yeah. M ni kadang diri kita sendiri nak buat tak ada semangat. Boleh jadilah daripada disebabkan tadi gangguan mental tadilah. Kita dah kena torture dah tak ada semangat. Jadi kita pun malas nak buat apa-apa. Allahualam. Kita bila bercakap tentang M tu kan, kadang-kadang kita ni ramai generasi sekarang yang gunakan perkataan anxiety. Sangat meluas. Saya anxiety tak boleh. Saya panic attack. Saya depression ni. Depression tak boleh buat kerja. Macam senang je guna perkataan anxiety tu. Adakah sebenarnya anxiety, depression tu diri sendiri yang rasa ataupun perlukan diagnosis dan laporan daripada pihak kaunselor sendiri ataupun pihak psikiatri? Soalan yang sangat bagus. Betul sebab yang memudahkan saya hari ini. Dia sebab nak nak melegalizekan penyakit M tadi tu. Anxiety lah contoh gitu. Itu soalan yang sangat bagus lah. Macam kalau kat parlimen ni rasa boleh bagi speaker terbaik lah. Elang tinggi lah. Macam mana tu? So far biasanya seseorang tu dia tak boleh diagnose dia lah anxiety lah. Dia melainkan dia dapat treatment ataupun ujian-ujian yang dibuat oleh pakar. Contohnya di pakar psikiatrik. Baru boleh. Kita beza antara kaunselor dengan psikiatrik. Dua keadaan yang berbeza lah. Kaunselor ni lebih pada focusing dia punya emosi lah. Tapi kalau psikiatrik lebih mental. Sebab tu mana-mana klien datang pada kita, bila dia jalan sesi, kita nampak konektif dia tak sekata. Kognitif dia pemikiran dia, dia punya konektif, dia punya tingkah laku. Tak seiring. Dan tidak normal lah. Orang kata tidak normal. Ayat mudah. Tidak normal. Soalan mencelah. Bila maksud kognitif dan juga tingkah laku tidak seiring tu maksud macam mana? Nak bagi gambaran. Biasanya bila macam kita kalau normal, bila kita bercerita dia nampak logik je. Ini kalau dia cerita ni di luar batasan logik. Kan? Jadi bila dia dah di luar logik dan bila kita cuba rasionalkan, dia tak boleh rasional. Macam yang tadi tu lah Kak Yong kata nak masuk office nampak askar Jepun baris gitu lah. Dia tak boleh nak rasional. Bila dia tak boleh rasional, bila kita ada soalan-soalan yang kita tanyalah antaranya. Contohnya lah, saya bagi satu kes lah mudah. Ada kes di satu hospital yang saya diminta oleh parent dia untuk tengok anak dia sebab dia yakin anak dia tak kena gangguan mental. Dan waktu tu pukul 2 pagi tak salah.
Dia end off-nya panjang ceritanya. Okay. Mula-mula saya tak setuju nak pergi lah. Okay. Sebab hospital kerajaan mana boleh masuk. Ya. Tapi dia yakinkan dia akan cuba bagi masuk. Sebab kalau tidak anak dia esok dibawa ke ward secretary lah. Okay. So kita mau pergi. Kita tanya dia. Waktu sebelum saya sampai sana, saya tanya apa berlaku. Dia kata anak dia mengamuk, meronta-ronta, tumbuk cermin. Lepas tu dia cekik orang kata. Yang seingat saya lah cekik orang sebab kes ni dah lama. So bila kita pergi, kita bersama dengan seorang doktor lah. Tu bila kita tanya dia, sebab dia salah satu, dia kata dia nak terjun. Dia nampak dia nak terjun. Nampak dia nak terjun pada bangunan lah. Sebab orang nampak dia macam terjun. Kita tanya kenapa tak terjun. Dia kata gila ke? Orang gila je terjun. Satu. Okay. So perbezaan kan, orang normal dengan tak normal. Kan, dia boleh rational dari segi apa tingkah laku dia. Kemudian kita kata kenapa pergi tumbuk cermin. Dia kata pada ketika itu ada benda kat depan dia. Dia dah halau-halau tak boleh. Jadi dia tumbuk lah. Kenapa dia tumbuk cermin tu? Sebab dia nampak jadi sebenarnya dia tak tahulah belakang tu cermin. Sebab dia nampak benda tu depan dia. Nampak ilusi. Ilusi je. Cermin tu bukan cermin yang reflect. Dia macam cermin dinding. Cermin betul, cermin dinding. Dia cermin dinding. Benda tu pada depan dia. Okay. Jadi dia tumbuk benda tu. Sebab dia suruh benda tu pergi. Sebab benda tu mengganggu dia. Dia tumbuk kena cermin. Waktu dia meronta-ronta tu, dia kata dia tengah kena cekik dengan benda tu. Jadi meronta. Jadi orang pegang dia agresif lah. Dia nak lepaskan diri dia kata. Tapi orang pegang dia. Itu perbezaan lah antara mental dengan spiritual. Jadi dia normal dari segi kognitif, pemikiran dia, tingkah laku dia reaction macam normal lah kan. Kalau orang ganggu kita mesti nak protect diri kita. Kalau dia kata suruh bunuh, kalau kita kata bunuh diri, dari segi tingkah laku dia punya pemikiran, kenapa nak bunuh diri? Gila apa dia kata nak bunuh diri. So itu antara salah satu lah study case yang saya boleh kongsi lah. Cara mudahnya untuk melihat apa perbezaan antara gangguan mental dengan spiritual dari segi pemikiran tadi. Jadi bila kita bawa pada case counselling tadi, bila dia datang counselling, bila dia datang pada kita, bila kita tanya soalan, dia boleh jawab dengan baik. Dan bila cuma biasanya dalam counselling dia emosi dia kita kena kontrol. Kadang dia menangis, dia tak tahan, sebab sedih. Itu bawah under kami punya lah. Tapi bila kita cerita dia tak boleh fikir dengan baik. Contohnya ada satu kes tu dia kena dia pergi cabul beramai-ramai. Cabul perempuan. Perempuan ni dia kena dicabul beramai-ramai di tempat kerja dia. Dia praktikal perempuan. Dia praktikal di salah satu fast food ni. Kawan rakan sekerja dia yang senior ni cabul dia. So bila dia datang kat kita, dia menggigil. Jadi itu tingkah laku dia memang tak boleh. Kita nak stop pun tak boleh. Itu dah jadi salah satu jenis gangguan mental. Ini sexual harassment. Ini bila datang kat kita, dia duduk depan kita, dia tak boleh. Dia tengok laki. Dia tak sebab dia dah kena kan. So bila dia tak boleh, dia menggigil, shaking semua. Jadi kita memang tak boleh buat sesi. Sebab dia tak boleh fokus pada kita dan dia pun risau dengan kita, dia rasa terancam. Itu ialah mental. PTSD kot macam tu trauma. Dia trauma. Tapi tak tahu lah tu kita kata sebab nak tahu PTSD ke apa ke, kena buat diagnosis. Kena buat hantar kepada pakar. Itu bukan kita punya bidang dan kita tak boleh nak terus diagnose dia sebagai anxiety ke apa ke. Cuma setakat ni di pusat kaunseling, kalau kita bagi dia satu ujian simple klinikal yang biasa digunakan di klinik-klinik kerajaan, kita bagi DAS 21. DAS 21 ataupun DAS 42. Biasa kita biasa buat. Akrab memang dah bukan biasa, memang dah terlatih dah dengan benda ni. So berdasarkan tu kita nampak dia punya simptom tu terlalu tinggi dan kita akan counter balik apa yang dia buat tu betul tak, apa yang dia bagi skor tu tepat. So kalau kita counter balik, cara kita confront balik, kita dapat lihat benda tu memang konsisten dengan apa yang dia jawab, barulah kita boleh gunakan dia punya skor tadi. Kalau kata dia dah hyper stress semua, barulah kita akan buat surat untuk refer kepada secretary ataupun kita hantar bahagian unit secretary lah. Di unit secretary tu dia ada pegawai clinical psychology, dia ada pakar secretary, diorang yang akan main peranan kat sana. Itu mana kata dan bila diorang dah selesai, baru dia patah balik kat kita. Rujukan itu biasa kepada hospital pakar. Betul. Sebab dia masing-masing dia main peranan masing-masing lah. Maksudnya ada tahap tertentu yang pihak kaunseling boleh laksanakan. Ada pihak ni kita kena serah. So jangan ambil kerja orang. Nanti kan benda tu tak membantu. Sebab kaunseling tu sendiri kita cuba menyelesaikan punca masalah. So kalau kita tak jumpa punca masalah, macam mana kita nak selesaikan? Contoh kita tak tahu jenis anxiety ke apa ke,
skizo ke, bipolar ke, Mm-mm. ataupun dia ada PTSD ke, ataupun panic attack ke. Sebab kalau kita tak jumpa dia punya apa Punca. jenis penyakit tadi, Yeah. suka kita nak buat plan rawatan Hmm. untuk bantu dia supaya dia boleh cepat pulih. Hmm. Itu antara pentingnya. Kita kena hantar kepada pakar. Mak kata pakar lah yang akan menentukan sama ada Betul. kalau memang gangguan mental ni jenisnya apa dan sebagaimana dan bagaimana kan. Dan bila dah tahu jenis tu Kak Yung kan, barulah ada dia Dia punya mungkin ada rawatan rawatan-rawatan ubat Betul. yang perlu dimakan. Okey Tuan, bila bercakap tentang pengalaman tadi, nak apa kalau Tuan boleh share sikit lah pengalaman bersama penjawat awam yang Okey. ada masalah gangguan mental ni supaya kita tahu bezakan adakah betul-betul masalah mental ataupun ada masalah lain yang melanda dalam individu tu. Okey. Kalau kita tengok sekarang ni, kalau saya ambil yang contoh yang paling 2 tahun lepas. Kalau sebut terkini melibatkan saya punya department, saya tak nak lah, sebab bahaya kan. Sebab ni saya pergi daripada last department. Seorang ni dia punya bila dia datang kerja, dia tak boleh nak berfikir dengan waras. Dia pusing-pusing tempat tu. Kita bila bagi arahan dia tak boleh dengar dengan baik. So bila kita suruh duduk pun dia tak boleh. Dia tak boleh capture apa pun. Okey. So itu antara gangguan mental. Kedua, kalau kita tengok bila dia duduk dekat tempat duduk dia tak boleh nak fokus kerja, kemudian dia nangis-nangis. Kan? Bila kita cuba turunkan emosi dia supaya dia cool, dia tak boleh. Mana dia tak boleh kawal pemikiran dia untuk bantu kurangkan emosi dia tadi. Itu antara contoh-contohnya yang ada lah biasanya. Tapi kalau setakat dia keluar pada bilik bos kena marah dia nangis-nangis, bila kita cuba coolkan dia, dia tenang, ada boleh, itu bukanlah gangguan mental yang yang teruk lah. Ini yang main je lah sebab stres, sebab kena marah, semua orang kena marah. Setakat ni lah. Cuma marah tu, macam mana kita menerimanya, itu lagi penting. Orang kata kalau yang mail ni kita boleh cater lagi lah Ya, kan? boleh Dia lah. peringkat kaunselor Ya, kan. boleh. Biasa kalau akrab pun boleh cater. Sebab itu pancaan akrab kan. Betul. Akrab ni dia Akrab ni untuk membantu sahabat-sahabat. Seingat saya akrab ni kira frontliner. Frontline Barisan hadapan. Barisan depan sebelum pergi ke yang next stage lah. Sebab okay. dia yang biasa jumpa dengan orang ni dan orang lebih percaya dia daripada kita lah. Okay. Baik. Okay. So kita nak masuk Kak Yung berkenaan dengan spiritual pula kan. Tadi kita dah nampak secara jelas dan memang ada sedikit lah grey area di antara mental dan juga spiritual dan gitu kan. Mungkin yalah Tuan nak bagi pengenalan kepada gangguan-gangguan spiritual ni. Mungkin boleh bagi satu penjelasan lah. Gangguan spiritual ni. Gangguan spiritual ni kalau kita tengok dia itulah saya cakap tadi. Tadi kita macam kita boleh share tadi lah kat luar tadi lah. Sometimes bila kita nampak tindakan tapi masyarakat ni memang bagus lah. Dia terlalu prihatin. Bila kita tengok semacam sikit, ini kena gangguan ni. Terus gangguan? Kena gangguan. Tapi tak kira apa pun gangguan. Gangguan. Itu masyarakat kita bagus sikit lah. Tapi bukan semualah, sekelintir. Tapi kita tengok, currently memang macam tu lah kan. Bila tengok dia cakap seseorang ke, ataupun dia senyum seseorang ke, terus gangguan. Terus gangguan. Padahal hati tengah berbunga-bunga. Itulah gangguan. Itu masalah. Sekarang lah kita nampak. Tapi macam saya kata tadi lah, pokok pangkal kita kena balik kepada pesakit. Sama ada kalau waktu kita tanya dia ada masalah apa, sebab kita gangguan ni kita ada simptom-simptom je lah. Dan antaranya yang kita tahu kalau dia dalam keadaan normal tapi dia rasa sakit badan, dia rasa tak berupaya angkat tangan ke, tangan bisa-bisa ke, biasa kita akan tanya dah simptom-simptom gangguan. Macam biasalah kita tanya ada masalah tidur tak, kemudian ada tak waktu tertentu dia rasa berdebar-debar, ataupun sakit mana-mana bahagian, dan benda tu berlaku secara kerap. Konstan. Dia bukan sekali. Macam mimpi pun ada beberapa perkara mimpi lah. Jenis kita mimpi. Antaranya dia berada di tempat ganjil. Masuk ganjil. Ganjil ni dia tak pernah pergi tempat tu dan pelik tempat tu. Contohnya berada tempat yang cantik sangat. Okey. Kan? Tempat tu kalau ikut logik tak ada lagi kita jumpa di tempat tu. Ataupun berada dalam hutan, tempat gelap, ataupun bangunan tinggi. Ataupun dijumpa binatang buas dan berbisa. Itu antaranya. Kalau benda tu berulang-ulang,
Ada yang kata pakar dari perubatan Islam kata kalau mimpi menyusu bayi pun kalau perempuan pun antara salah satu bentuk tanda-tanda. Saya kata tanda-tanda kena ingat sebab bahaya ni kalau sebab kadang-kadang kita tengok sekarang ni asal dia baca dalam artikel tu ada tanda aku kena gangguan. Simptom simptom. Kadang-kadang itulah masalahnya. Bila kita terus pegang dah ada simptom ni confirm aku gangguan. Tak semestinya. Kalau ada simptom tu pun belum tentu lagi ada gangguan lah. Melainkan kalau kita dah buat ruqyah, dia ada tindak balas ataupun ada ni, barulah kita boleh declare lah sebab ada gangguan. Maksudnya kaedah rawatan tu dia akan menimbulkan simptom tersebut. Ya, betul. Sama juga macam gangguan mental tadi. Betul, sama juga. Kalau gangguan mental melalui diagnosis lah. Diagnosis tu pun dia akan keluarkan simptom tersebut. Itu kena tengok pegawai psikiatrik lah. Pakar psikiatrik. Biasa pakar psikiatrik dia dah memang terlatih melihat gaya body movement orang ke. Wallahualam, saya dipaham macam tu lah. Macam bapa ni kita baru didedahkan dengan pegawai psikiatrik lah. Bila ada isu-isu masalah mental, pemikiran yang tak boleh, tak kongruent semua, kemudian barulah dia tengok ni, barulah dia bantu dari segi ada kaedah perubatan yang dia dah, sama ada ubat ataupun mesin-mesin yang boleh melegakan dia sementara. Dan waktu dia dah reda mungkin dia akan come out dengan ubat untuk membantu dia untuk cepat lebih pulih, cepat pulih. Kak Im suka kalau nak kalau kita kaitkan dengan situasi kita sebagai penjawat awam, sebagai pekerja. Sebab ini berkaitan dengan kita semua kan. Jika seseorang tu dirasa diri dia ada gangguan, ada yang tak kena, tapi kadang-kadang expectation orang sekarang ni, dia tak suka nak pergi kepada paling awal pun akrab lah, tak suka nak pergi kepada akrab, apatah lagi pada kaunselor, sebab pada dia nanti orang akan anggap dia ada masalah, ataupun dia gila, atau yang lebih kurang macam itulah. Jadi adakah cara untuk menyokong ataupun menolak dia supaya jumpa pakar ni, supaya jumpa akrab, jumpa kaunselor, untuk tahu masalah dia? Alhamdulillah. Inilah yang kita hadapi sekarang ni lah. Yang hadapi yang mana ramai orang di luar, termasuklah kalau kita tengok macam awam sendirilah. Bila dia masuk bilik kaunselor ataupun bilik akrab, ini mesti ada masalah. Dia ada stigma. Dia sebelum masuk lagi dapat surat kena rujuk akrab. Dah risau. Buat lagi kalau dia kata kalau dia masuk bilik tu, orang tengok ini confirm ada masalah. Ini confirm masalah. Dah kena cop dah. Dah kena cop. Alamak. Itu antara pemikiran lah yang tidak sepatutnya lah. Saya sebut tidak sepatutnya lah. Tidak sepatutnya. Tapi kita balik, kalau kita sebagai kaunselor, kita tak ada judgement. Kita mungkin faktor-faktor tertentu yang menyebabkan dia tidak berfikirlah sedemikian. Mungkin kita perlukan pendedahan yang lebih baik lah. Contohnya kita buat pendidikan melalui kempen-kempen, ceramah, betapa pentingnya klien ni mendapatkan khidmat yang sepatutnya supaya boleh membantu diri membuat keputusan yang lebih baik. Bukanlah bermakna dia tak pandai. Kalau kita sebut, selalunya diorang datang, macam aku tak pernah selesai masalah aku, macam aku ni bermasalah sangat. Dia nampak kelemahan. Orang ada stigma, kau ni pergi jumpa kaunselor, sekarang itu tak boleh selesai masalah sendiri. Dia selalu, dia jadi berpatang-patang tu lah membuatkan ramai orang takut nak pergi ke. Tapi kalau kita tengok negara barat, benda tu normal. Kalau masuk kalau klinik sekretari kaunseling ni, dengan psikologi ni dia normal kalau ke sana, kalau di barat. Cuma kita ni lah sebabkan budaya kita tadi. Inilah salah satu faktor budaya kita, lemah lembut, malu, jaga aib, adab. Yang paling penting kalau penjawat awam ni takut direkodkan. Direkodkan. Jadi apa yang perlu kita buat pertama ialah akrab ni kena mendatangi klien, jangan tunggu klien datang. Dia kena pergi dulu. Tak perlulah kita pergi ke klien, tanya kau ada masalah apa? Itu masalah. Itulah sebenarnya akrab tu yang ada masalah. Sepatutnya dia datang sembang dulu. Kan kita dah belajar teknik brainstorming. Kan kita mulakan small talk. Small talk ni supaya kita boleh bercakap dengan dia dan dia sedia nak bercakap dengan kita. Tanya macam tuan cakap tadi, jam ke apa ke. Itulah teknik small talk yang awal yang kita boleh gunakan. Itu teknik lah. Tuan dah boleh, tuan moderator dah pandai dah nak bagi gunakan repo. Mesti saya faham penceramah tu dah melalui tembok apa jam apa hati pun rasa jam yang teruk. Dia ada anxiety juga, juga. Betul, saya setuju. Tiba-tiba saya sebut orang anxiety tapi dia kata dia risau, ada kerisauan. So saya sebut macam tu, okey saya faham, jangan risau, saya tak marah, tak ada poin dan sebagainya. Bagi tenang. Betul. Itulah teknik yang boleh digunakan lah oleh, kalau katalah ni
Kak Yong tadi, kita boleh bagi kepada klien tadi, kita buat small talk dulu, tanya dia khabar dia, macam mana kerja, ataupun pergi benda perkara yang dia minat. Contoh dia minat mancing. Hari tu pergi mancing macam mana? Dapat banyak ikan ke? Mulakan dulu intro tu supaya dia boleh connect dengan kita. Mana kata kita kena apa nama Kak Yung, build trust. Bina kepercayaan dulu. Macam tengok bagus lah macam ni. teknik suluh gitu jugalah. Teknik suluh nanti kita buat kursus untuk ni PP intensif. Boleh. Kita memang salah satu teknik ataupun teknik dalam majlis suluh atau mediasi ni, build trust dulu. Kita kena build trust dulu. Kalau trust tu tak ada, macam nak sembang kita kan. Macam mana dia nak luahkan perasaan pada kita. Tak siapa-siapa datang jumpa gitu, tiba-tiba ni lagi lah klien ni, orang tak kenal apa dan sebagainya kan. Tiba-tiba suruh cerita masalah. Jam. Itu antara teknik lah, yang antara isu-isu yang kita boleh sama ada kita buat education, sejak akrab, kerap buat hebahan, bahawa salah satu yang perkara yang klien takut ialah kepercayaan. Iaitu adakah rahsia ni boleh disimpan. Memandangkan kita sesama kita ni dan kita tahu siapa kita. Itu yang menyebabkan dia lagi hilang kepercayaan. So jadi apa akrab kena buat, dia kena belajar daripada sekarang, tunjukkan kepada semua rakan-rakan sekerja bahawa kita ni boleh dipercayai, kita ni boleh menyimpan rahsia, dan kita ni boleh membantu dengan lebih baik. Itu yang first yang akrab kena jalankan lah. Kalau tidak, sampai sekarang orang akan kata dia pun 2 kali 5. Macam ni lah tuan kan. Mana kata kita kena create brand kita sendiri. Macam Betul. Kak Yung kan. Macam Kak Yung dia dah ada brand dia. Kak Yung lah. Kak Yung tu brand dia. Mana kata bila orang jumpa Kak Yung, okay Kak Yung ni memang orangnya gini boleh betul. ni boleh. Betul. Tak susah lah. Mana kata orang nak mendekati. Kalau macam dengan saya ni mungkin orang tengok dia kena hati-hati sikit dengan Taufik ni gini. Sebenarnya memang di peringkat jabatan, akrab JAKIS ni memang sentiasa Alhamdulillah. Cumanya itulah nak build trust tu. Ataupun nak mengajak orang berjumpa tu agak susah. Dia macam nanti direkodkan tak? Masuk kat dalam rekod perkhidmatan tak? Itu selalu pertanyaan yang kami Yalah, sebab kalau kita kena bagi penjelasan lah, adakah bila sesi dengan akrab akan direkodkan. So jawapan ni tidak. Ini rekod antara kita dengan dia je, dalam buku rekod akrab je. Dan benda tu pun tak dimasukkan pun dalam buku perkhidmatan apa yang diceritakan. Itu yang masyarakat ataupun rakan-rakan sekerja tak faham. Jadi kita kena fahamkan dia bahawa bila kita buat sesi, apa yang dicerita tu tak akan dimasukkan ni. Cuma paling teruk pun kita akan tulis pernah hadiri sesi. Itu saja. Dan pernah hadiri sesi mesti sebab kita semua tahu kan, bila kita jumpa akrab ataupun kaunselor ataupun orang lebih alim, adakah menunjukkan kita tidak pandai? Tidak semestinya. Itu ada dia punya pemahaman dan diri sendiri yang salah. Kadang-kadang kita pergi, kita nak minta penjelasan suatu perkara tu supaya kita lebih faham, ataupun supaya kita lebih mudah. Kadang-kadang bila kita berbincang, sama juga ada klien ni datang jumpa kaunselor, kadang-kadang dia bukan nak dengar pandangan kita pun, bukan nak kita, dia nak luah je. Dia nak luah je. Lepas dah bilang, okey terima kasih, saya ada idea. Sebab kalau kita tengok dalam counselling tu sendiri, kita tak ada judgement. Kedua, kita akan beranggapan semua klien ni dia bukanlah tidak pintar, cuma dalam keadaan mental dia dah block. Jadi apa yang kita perlu buat, kita bagi tahu kat klien, kita tak pernah selesaikan masalah dia. Betul. Kita akan bantu dia celik akal supaya dia boleh buat keputusan dia dengan lebih baik. Tapi dalam masa sama kita akan cuba confront sama ada keputusan yang dia buat tu logik tak logik, rational tak rational. Takut bila dia kata dia nak buat pelan perubahan tu, contohnya dia merokok. Okeylah, macam ni saya nak berhenti merokok lah, besok saya nak start tak merokok langsung. So dari segi celik akal ni kita tanya dia, are you okay ke kalau nak berhenti terus? Tak rasa ketagihan serius ke? Tak rasa gigit. Itu antara conference yang kita akan gunakan ayat tu. Nak tengok nak tengok sejauh mana dia boleh dengan keputusan dia. Oh tak boleh juga ya. So biasa kita akan tanya dia, biasa dia boleh reduce yang terdekat ni berapa yang dia boleh control. Kalau katalah dia stop, berapa petang yang dia boleh reduce tu, untuk bagi dia betul-betul berhenti secara perlahan dan ikut berjadual. Supaya bila dia berhenti ikut jadual, dia ada ketahanan dalam diri dan kekuatan mental. Dia ada dua. Sebab rokok ni ada sebab dia ketagihan dan ada masalah kimia dalam otak. Jadi dia kena ada resistance sendiri dalam badan dia, menolak. Macam kita sendiri yang tak isap rokok, kita tak tahan bau asap. Kalau dia pula dia kena ada resistance, dia tak boleh lebih. Kalau lebih dia ada efek. Dia sendiri kena ada pemikiran macam tu. Ibarat macam orang lah, kalau mat rempit ni lah. Yang biasanya mat rempit, kalau dia takkan taubat,
Kalau kita tengoklah, bagilah gambar kubur ke apa ke, Takkan bawa lah punya. pergi ke bilik mayat ke. Tapi kalau dia tahu besok dia nak mati, percayalah, esok dia dah tak pegang motor dah. Kalau esok nak mati malam ni tak adalah nak Ah. pegang dah. Jadi benda-benda itulah yang kita kena fahamkan kepada Ya. orang, bahawa akrab ni memang boleh membantu mereka, Okey. dan kita sendiri pun kena tunjukkan satu teladan yang baik. Ya. Ini masalahnya kenapa rakan-rakan kita tak ada datang kepada kita, sebab ada serta-serta rakan-rakan kita yang ahli akrab ni, dia pun 2 kali 5 juga. Jadi orang berfikir akrab 2 kali 5. Buat pagi kat dia pun, nanti dia pun suka cerita-cerita kat orang. Itu jadi masalah dalam ni. Selain pada tadi stigma dia, pergi sana nanti akan cop dia. Ada masalah. Kemudian akan masuk dalam rekod buku. Kadang-kadang rekod buku pun dia tak kisah pun. Tapi dia fikir nanti esok dah habis canang semua. Habis. Itu masalah kita lah. Tapi itulah biasanya orang akan cerita dekat kawan-kawan sendiri, padahal kawan-kawan tu lah yang akan menyebarkan Betul. kepada orang lain kan. Itu kesilapan etika lah. Yang kesilapan etika yang perlu dibaiki lah. Tapi itu salah satu etika akrab ni memang PNC Menyimpan kan, private and kerahsiaan. confidential. Kalau breach yang tu confirm akan ditarik balik lah. Confirm bila dah breach, nama branding tu dah hilang. Dah hilang kan? Betul. Dia sebenarnya kan Tan, bila cakap tentang jumpa ahli akrab ni, Kak Iyong adalah antara orang yang sebenarnya paling suka berjumpa ahli akrab, minta buat sesi, walaupun Kak Iyong sendiri adalah ahli akrab. Sebab kita manusia. Kita tak ada satu orang pun yang perfect, yang tak ada masalah. Apatah lagi macam kita ni penjawat awam, dengan beban tugas, dengan nak capai KPI, dengan kawan-kawan sekeliling yang kita kena campur juga. Tak boleh nak jadi keras sumbang, sebab kita bekerja dalam satu kawanan, dalam satu kumpulan. Ya. Tapi bila berjumpa dengan ahli akrab, sekurang-kurangnya Kak Iyong tahu. Kak Iyong punya rahsia, apa yang Kak Iyong ceritakan tu tak bocor pada orang lain, sebab ahli akrab adalah memegang kerahsiaan. Jadi lagipun bila kita berjumpa ahli akrab, berjumpa dengan kaunselor, bukannya kita nak menunjukkan kelemahan diri kita, tidak. Tapi kita nak bantu, nak minta kaunselor atau ahli akrab ni bantu kita cari jalan alternatif. Ataupun sekadar meluahkan perasaan je. Itu semua yang untuk kita melegakan fikiran kita, dan besok kita boleh buat kerja dengan lebih bagus. Wah, hari ni, pagi ni kita dah tiba-tiba fokus kepada akrab. Tiba-tiba fokus pada akrab. Dia madik kepada Dia ada kaitan. Ada kaitan. Sebenarnya akrab ni adalah penapis sebelum kita jadi lebih serius. Dia lebih kronik. Betul. Saya nampak, tapi masih lagi dalam perbincangan. Perbincangan lagi lah. Tapi So far, bagaimana nak wujudkan bahawa kepercayaan kepada klien ni kepada akrab. Betul. Itu yang perlu ada lah, insyaAllah. Sebab sebahagian kaunselor, sebab tak semuanya ahli akrab ni adalah kaunselor berdaftar kan. Tapi akrab ni macam tadi Tuan sebut lah, akrab ni adalah frontliner. Sebelum kita pergi ke peringkat yang lebih jauh, kaunselor berdaftar, lepas jumpa kaunselor pergi pula psychiatrist dan sebagainya. Like dulu lah, kita dah like dulu dengan kawan-kawan yang kita kenal, sebelum dirujuk dengan agensi lain, akrab agensi lain. Itu maksudnya dia dah pergi level lain lah kat situ kan. Kurang-kurangnya ada orang yang nampak condition diri dia sebelum dia pergi ke peringkat yang lebih. Itulah, kalau kita tengok akrab sendiri pun, dia ni di kalangan ikut grade, ada ni. So sometimes kadang-kadang kita tengok dia yang nampak dulu keselasan di kalangan kawan-kawan dia. Sebab tu saya kata frontline. Sebab kalau nak tunggu patient datang kepada pengurusan, susah. Jadi bila dia dah trace atau identify orang ni, dia ni dulu okey, kenapa sekarang ni dia buat datang. So patut akrab ni main peranan. Sebab tu dia frontline, dia dah nampak dah. Dia dah identify dah. Dia dah pergi dah jumpa. Supaya dia boleh tarik orang ni pergi ke sesi lah yang sepatutnya. Itu nak kata bila akrab ni dah proaktif macam Kak Iyong, akrab proaktif. Proaktif tu yang kita boleh detect sama ada ini macam ada gangguan, tapi tak tahu gangguan jenis mental ke gangguan jenis spiritual. Dan itu bukan kuasa kita untuk tentukan. Tapi kita dah nampak, tapi dah nampak ni memang ada ni sikit gangguan. Tapi tak adalah kita cakap kau ni macam ada gangguan tak. Kita tak cakap macam tu kan. Kita cakap macam tu, mana kata kita dapat detect something, dan maybe kita boleh suggest kat dia dulu. Sebab kita ni bukannya judge. Kita tak judgemental. Kita tak tengok ni ada masalah, ni ada masalah. Tak, kita tak menghakimi macam tu. Itu yang lah. Kalau macam contoh tadi kita dah nampak tanda-tanda gangguan mental, tanda gangguan spiritual.
biasanya punca lah kan. Mhm. Punca-punca gangguan mental, punca-punca gangguan spiritual tu. Okey. Tu macam mana? Apa Okey. yang Dia sama ah, ke sebab punca? ni kita nak ni Betul. maklumat untuk kita juga Ya. sebenarnya. Kita nak Alhamdulillah. menangani gangguan Betul. tu. Kita Kena nak tahu detect punca gangguan dulu. ini betul gangguan ada gangguan ke tidak ataupun dia sahaja gurau dengan kita ni macam tu. Okey. Kan kita bersembang kan. Oh dia Betul, kadang-kadang betul. dia sebut. Betul. Disebut kata ni sebenarnya punca. Tapi kita taklah cakap kat Betul. dia kan. Tu apa punca dia sebenarnya. Okey. Dia ada 2 keadaan atau 3 keadaan lah. Dia. Ada punca, saya jelaskan sedikit lah. Mm-mm. Ada penyakit fizikal boleh menyebabkan gangguan. Penyakit Fizikal fizikal ataupun mental Contoh. Okey. boleh menyebabkan gangguan. Okey. Contohnya macam kita lah demam, tu kita apa kena kanser. Bila kita kanser, emosi kita tak stabil. Pemikiran kita macam-macam. Benda ni mengundang pada jin dan syaitan masuk untuk merosakkan pemikiran kita. Kat situ mulanya gangguan. Ada kedua-dua pula dia lah menyebabkan gangguan boleh menyebabkan fizikal. Contohnya last kita punya klien umur 5 tahun. Bila umur 5 tahun. 5 tahun perempuan, bila dia kena gangguan tu dah lama. Gangguan apa tu? Gangguan wallahualam sihir lah, saya senang. Budak tu dia duduk macam tokong Buddha. Dia duduk bersila macam orang tokong Buddha. Okey. Dengan gaya dia saya tak boleh buat lah kan. So bila benda tu dah lama-lama, bila kita doa dia jadi Kristian, dia ubah. Tapi tangan dia krepot. Tangan dia kalau dia buat macam ni lah. Bila dia dah sedar, dia dah pulih. Tapi oleh sebab keadaan fizikal dah lama macam ni, dia perlukan rawatan. Inilah kata masalah fizikal pula. Dia perlu fisio untuk kembalikan balik tubuh cara kerja dia. Daripada gangguan spiritual tadi tu, Ya. lead kepada gangguan mental. Boleh pergi pula. pada gangguan fizikal ataupun mental. Mental. Kerana dia dah pulih, tapi mindset dia masih ada lagi. Biasa kalau mindset ni kan masalah kan. Contoh yang saya bagi mudah lah. Katalah tuan datang jumpa saya. Okey. Ini contoh contoh bahaya, takut orang salah faham. Contoh. Okey. Tak ada masalah. Saya cakap tuan ada sebenarnya ada gangguan fizikal lah. Spiritual lah. Kata spiritual. Saya cakap tuan ada 5 ekor jin dalam badan. Sudah. Kan. Sebab tu tuan selalu batuk. Sebenarnya tuan tak batuk sangat pun. Tapi oleh sebab dah terset dalam kepala otak tu, jadi dia start come out dengan batuk. Dia jadi benda yang berulang. Elok-elok tak ada apa jadi. Mindset boleh buat kita jadi kepada penyakit fizikal. Kadang bila kita dah kena gangguan sangat, badan kita lemah, imunan badan kita pun lemah, automatik kita jadi lemah. Itu ialah fizikal pula. Soalan. Boleh. Ada soalan? tak saya. Tadi tu ada Kena diagnose dulu. Betul. Puan Rahma kata kena diagnose dulu. Puan Siti Rahmah. Suka claim anxiety. Betul. Dia nampak kita rasa stres kan. Betul lah macam kita sebut. Nampak stres dia terus kita claim anxiety. Lepas tu nanti masuk dekat medsos semua. Saya anxiety. Itu masalah. Jadi pakar itu. Pakar terus. Dia pakar diri sendiri. Okay, soalan. Tadi tu ada sebut berkenaan dengan kanser tadi kan. Sejauh mana kebenaran bahawa kanser tu sebenarnya datang ataupun punca kanser tu bukan setakat faktor luaran yang masuk ke dalam, tapi sebenarnya faktor dalaman kita juga. Maknanya kata mental kita. Tak, kanser ada, saya pernah terbaca lah ataupun kadang kat mana-mana video media sosial kan. Salah satu punca kanser ni adalah stres, kata gitu. Saya pun ada terbaca juga macam tu. Sejauh mana yang kot lah tuan tahu. Ini dah penyakit fizikal lah ni. Marah doktor dengan saya ni. Takut lah tuan tahu ada pergi gusu-gusu yang kami tak pernah pergi lagi kan. Adakah mental tu penyebab pada penyakit yang fizikal? Saya rasa bagus fizikal doktor. Kena panggil doktor lain dah. Doktor fizikal jawab lah. Baik. Cuma cara logiknya bila kita stres, asid, saya dah lupa apa nama asid tu, akan rembes lebih banyak. Kortisol apa nama? Bila dia dah keluar banyak, dia boleh mengganggu kita punya normal fungsi badan. Itu mungkinlah salah satu sebab faktor. Tapi yang saya tahu ialah bila dia ada masalah fizikal seperti kanser tadi, bila dia stres tu akan menyebabkan dia lagi cepat merebak. Itu saya pernah dengar. Itu saya boleh lagi cepat bila dia ada gangguan emosi akan menyebabkan lagi benda tu cepat. Dan kadang untuk pulih tu lagi lambat. Kadang-kadang kita perlukan kekuatan mental untuk bantu kita lawan penyakit tu. Baik. Sometimes bila kita boleh gunakan kekuatan mental, boleh membantu kita untuk saya teringat satu kisah. Ada satu kisah panjang lah kisah dia tu kan. Memang dia diuji dengan kanser. Tapi
dia dapat macam mana saya tak ingat. Dia memang doktor dia beritahu 2-3 bulan je dia punya jangka hayat dia kan. Apa yang dia buat? Dalam tempoh tu dia banyak tahajud. Ya, Tahajud betul. malam, tahajud minta sembuh, minta Ya. sembuh. Dia positif lah apa semua dia kan. Positif. Alhamdulillah. Okey. Keluar daripada ujian kanser tersebut. Betul. Mungkin tu yalah ada Sebab lah. saya pun ada satu kes, tapi bukan saya punya klien lah. Saya pun bawa orang rumah pergi mengurut. Okey. Dia- Bawa orang rumah pergi ngurut lah dengan ada seorang dah arwah dah. Baik. Dia pun saya dipahamkan dia pun dulu ada tumor ke bara otak. Okey. Tapi bila dia pertama dia reda lah dengan penyakit dia tu, dia kata kemudian dia mohon setiap hari kepada Allah, kemudian dia banyak zikir dan dia adalah suplemen dia makan. Alhamdulillah dia dah terkeluar daripada stage kanser. Ada yang staff saya dulu bukan ialah ni pun sama juga, dia pencen awal sebab dia kena diagnose stage 3 beres kanser tak salah saya. Tapi bila dia pencen sampai sekarang lah saya fahamkan dia hidup lagi. Itu 2010, 2012 macam tu. Lama hidup lagi. Maksudnya dia dah boleh fight untuk kanser tu dan dia pulih. Itu tak mustahil lah bagi Allah. Benda tu benda yang tak mustahil tu insya-Allah boleh. Dia kekuatan kognitif, kekuatan pemikiran dia tu mengatasi. Betul. Positive mind. Ya, positive mind sangat penting sebenarnya. Betul. Jadi bila bercakap ada soalan. ada soalan. Saya nampak ada soalan. Cik Arif, ya, saya ada soalan macam mana pula individu yang tiba-tiba mencederakan diri sendiri dalam keadaan dia tak sedar apa yang dia buat. Mana kata dia cederakan diri tu dalam keadaan dia tak sedar. Bila dia ada dua keadaan lah. Last waktu saya di satu jabatan ni yang sebelum saya duduk ni, tapi saya rasa ada ahli akhlak kat sini pun ada kat sini, dia tahu kes tu. Dia pun tak sedar diri, dia kecederakan diri. Tapi dalam kes ni dia memang ada masalah mental disorder. Tapi ada juga kes-kes bila dia kena gangguan, gangguan tu mendorong dia untuk mencederakan diri. Pun ada. Jadi kita nak tahu tak tahu, kita kena diagnose dulu. Kalau kita di peringkat kita akan tengok. Kalau kita tak dapat bertanya dia dengan baik, kita akan tanya environment dia. Apa dia punya pola-pola yang ada ni? Adakah dia ni memang asal azali dia normal, tapi bila kena gangguan dia berubah? Ataupun dia memang ada gangguan mental, bila dia namanya ignite dengan dia punya case ataupun peristiwa dia terus jadi balik. Benda tu boleh berlaku. Bila dia dah ada masalah mental tadi, dia memang dah tak sedar. Dan dia akan bertindak di luar kawalan dia. Contohnya ada salah satu saya punya klien, dia ada skizofrenia. Saya ada 4 lah klien skizofrenia yang kita dah bantu. Tapi bukan saya seorang lah. Bakal sekretari kan kata-kata saya bantu, marah pula sekretari. Sebab sekretari yang banyak main peranan. Kita ni ibarat terima dulu. Bila bukan kita punya, kita bagi sekretari dah main peranan dengan terbaik. Ujung-ujung bagi kita. Tapi nama kita dah dapat lah. Sebab kita mula, kita akhir. Tapi sebenarnya yang banyak main peranan ialah sekretari lah. Dia memang dengan diagnosis ubat dia kawal dari segi ni semua-semua. Okey, balik pada yang tadi lah. Bila katalah yang seorang ni, dia penjawat awam. Sebab kita cerita penjawat awam kan. Dia ada masalah skizo. Bila dia keadaan normal itu, bila dia buat sesi, sebab dia dengan hospital dengan kita dia bertukar. Maksudnya dia akan buat rawatan dengan sekretari dan sekretari akan reverse balik kita untuk buat emosi. So waktu dia dah normal, kita tanya dia apa yang berlaku dengan dia kata dengan bisikan. Kan dia kata dalam bisikan tu dia diarah untuk bunuh suami dia. Tu dalam keadaan dia sedar. Tadi dia kata tak sedar. Dia dah bunuh diri dia. Jadi dia kata, saya tanya dia kenapa tak bunuh. Saya suka confront, nak tengok sejauh mana dia punya rasional. Tujuan ni nak tahu dia rasional dia dah start mana. Kalau dia tak rasional, dia akan jawab pelik-pelik. Tapi kata, tak boleh, nanti kan kena tangkap payah. So you cakap apa dengan benda tu? Saya cakap benda tu lah. Mana boleh nanti kena tangkap. Benda tu cakap apa? Yang bisikkan tu. Kau kan penuh jutera. Kau tanamlah suami kau dalam dinding. Macam itu antaranya. Waktu tu you sedar. Saya antara boleh kawal tak boleh kawal dia kata. Skizo tu. Ya, skizofrenia. Itu antara benda yang boleh kawal. Tapi nak kata balik sama ada dia ni di kategori mana, soalan tadi pada Tuan Arif tadi, wallahu alam. Itu yang saya cakap, benda ni selalu subjektif untuk diceritakan, tapi berdasarkan simptom tu boleh membantulah ahli akrab untuk buat keputusan yang lebih baik.
Sama ada dia perlu pergi rawatan ataupun pergi ke pergi ke rawatan hospital ataupun pergi ke klinikal. Tapi kalau kita sendiri pun dia bawa akta KKM tadi ataupun dia ni, kalau boleh dia dapat dua-dua diagnose serentak. Kan, sama ada dia nak pergi fizikal dulu, pergi ke hospital, ataupun dia boleh pergi ke sini dulu dan bersama pergi ke sana. Tapi kalau dia pergi ke perawat, kalau di Darul Shifa punya prosedur, kita akan tanya dah pergi hospital. Itu soalan yang normal, nombor satu. Kalau kita tengok bila datang kat kita tak ada aura tadilah gangguan tadi, tak ada simptom yang muncul. Kadang-kadang gangguan ni dia bagus juga. Dia tahu nak datang ke perawat, dia duduk luar je. Dia duduk luar, tinggal kejap keluar. Dia pun cerdik, dia pandai, dia masuk, dia takut dia nanti kan susah kan. Dia duduk luar kejap. Jadi kita pun tak boleh nak berpandai kan. Kata ada yang serta-serta perawat yang Evan, kau punya tinggal luar, dia tak berani nak masuk. Masuk. Dia keluarkan statement tu lah. Tapi kita di Darul Shifa tak boleh keluarkan apa-apa statement yang boleh mendatangkan pemikiran yang tadilah, yang negatif tadi. Baik. Sebab benda ni akan jadi isu dalam agama lah. Okey, baik. Jadi sebenarnya adalah sempadan di antara gangguan spiritual dengan gangguan mental. Betul. Dapat dibezakan oleh orang yang ahli, yang macam pihak akrab. Mungkin lepas ni kalau dia dah betul-betul buat kursus intensif, dia boleh buat. Contoh nanti Ustaz Zainal, Ya Arif, Dr. Zainal, dia akan terangkan ayat-ayat Quran yang dia boleh baca. Mungkin boleh praktis dan amalkan. Dan waktu tu walaupun kita malas nak suruh dia pergi fizikal, kita try baca depan dia dan dia tak ada apa-apa reaksi, mungkinlah kita tahulah ini fizikal. Dan bila kita baca dia ada reaksi, mungkin ialah spiritual. Tapi kena ingat satu perkara. Pengalaman kami di Syekh Shah Alam, pesakit ni dia balik daripada satu tanah suci, saya tak nak sebut mana sebab dia akan, orang yang dengar ni takut dia akan blame balik lah. Kita cerita dia walaupun tak sebut nama. Dia balik daripada tanah suci, kita sama-sama baca Yasin ramai-ramai ni, dia ikut. Dia habis baca Yasin, sedaplah semua baca ni, kita baca sekali lagi. Bermaksud tak semestinya lah bila kita baca ayat-ayat Ruqyah tadi akan memberi kesan kepada dia. Itu yang kita khawatiri lah, benda yang kita khawatiri. Tapi kita tahu itu gangguan. Tapi kalau yang kita ni yang unprofessional, tiba-tiba nak buat, jadi masalah. Tapi setakat ni kalau tanya nak pagar rumah, saya suruh buat sendiri je. Orang telefon saya buat sendiri. Sebab itu yang saya punya pegangan lah. Sebab semua orang semayang, semua orang yakin pada Allah. Tak ada mustahil lah, sebab Allah tu maha penyembuh kan. Tak kira siapa pun doa, walaupun dia orang yang daif ke, orang yang kufur ke. Tapi kalau Allah nak kenalkan doa dia, Allah bagi. Betul. Sebab tu kita bagi je amalan, kau buat, insya-Allah kalau jadi, tak jadi tu kau cubalah sampai jadi. Buat je. InsyaAllah buat je. Yang penting yakin pada Allah. Sama macam makan ubat lah kan. Takkan baru sekali makan. Betul. Antibiotik itu 5 hari mungkin kena makan. ada ubat yang tak serasi. Antibiotik 5 hari baru sekali makan, dah expect patutnya petang hari dah tu sihat. Tidak lah, kena ni itulah lah dia kan. kadang mindset jugalah. Saya pernah ada satu kes tu lah yang saya cerita lah. Dia call pukul 11 lebih lah. 11 malam. Rumah dia ada gangguan. So saya pun dengar anak dia menangis-nangis. Dia kata anak dia nangis ni. Tapi saya punya insting lah, kata tak ada pun. Dia punya perasaan je. Saya cakap tak apalah, tuan baca Yasin, saya ajar kaedah. Kalau okey tu alhamdulillah, kalau tak okey telefon balik. So bila dah pukul 12 lebih tak telefon, saya kata okey lah ni. Tiba-tiba dia call juga pukul 1. Alamak, dah habislah. Tak jadi. Kena pergilah. Saya pergi sekejap. Tapi saya pergi sana, saya berdiri tengah, saya kumit, saya balik. Besok saya telefon dia. Tuan, macam mana semalam? Okey. Alhamdulillah. Dia kata lepas balik, tak ada. Saya cakap dia, tuan, demi Allah, semalam saya tak buat apa pun. Saya kumit mulut je. Sebab tu daripada awal saya cakap, tuan kena yakin. Sebab sekarang ni dia terlalu fanatik. Fanatik dengan apa? Fanatik terhadap tak ada gangguan tu. Ada gangguan. Gangguan tu kemudian dia tak yakin pada diri dia. Sebenarnya tak ada apa pun. Kita pergi rumah dia pun tak rasa apa pun. Tak tahulah kalau benda tu dah cabut. Wallahualam. Tapi memang tak ada apa. Dia kata lepas tu dah tenang dah. Okey, anak dia pun dah ni. Itu dari segi mindset tadilah. Bila kita kata jangan tanya kat sini ada ke tak ada, nanti bila malam nak balik tak balik. Contoh. Saya nak beritahu saya tak ada. Itu antara benda-benda lah. Tapi ada orang juga sebenarnya tuan. Ya. Dia terlampau percaya pada pengubat, terlampau percaya pada orang-orang tertentu. Kalau orang taksub, orang tu datang selesai masalah. Betul. Padahal sebenarnya
kita kena lebih percaya pada Allah. Betul. Sebab kita di Darul Shifa pun sini pun kita tak benarkan pesakit datang dia appoint satu perawat. Sebab kita Darul Shifa ni dia dah rotation. Random kan. Bila rotation dah random sebab kita running number. Dia nak pick up satu perawat je. Sebenarnya dari segi istilahnya bagusnya sebab istiqamah. Tapi dari segi yang lain tu, dari segi kepercayaan tu, itu masalah. Sebab kalau kita yakin kesembuhan tu milik Allah, siapa saja yang rawat kita, kalau Allah nak sembuh, sembuh. Kita pergi jumpalah alim ulama mana pun, ini arwah Tuan Guru pun cakap benda yang sama. Kan, kalau Allah nak bagi sembuhan, jumpa siapa saja insya-Allah. Kan, cuma jangan jumpa tukar bomoh. Pelik juga tu dia kata, jumpa bomoh dah lain jadi. Jadi insya-Allah boleh je kalau kita betul-betul yakin dengan Allah, semua tu milik dia dan kita doakan dia sakit tu sembuh. Dan kita yakin Allah akan sembuhlah insya-Allah. Husnuzan kan pada Allah kan, husnuzan dengan Allah. Ya, kebanyakan pesakit dia tak yakin. Allah, saya ni baca merangkak-rangkak dia kata kan. Itu yang masalahnya. Dia tak ada istilah merangkak lah kita kata. Sebab kita berdoa pada Allah ni. Kan bila kita baca ayat Quran dalam bentuk doa, kena jelas kan. Ada baca untuk kita ni, baca ni. Ada satu kita baca untuk doa. Doa kita mohon pada Allah. Mudah-mudahan dengan ayat Quran ni sebagai syifa boleh menyembuhkan. So kita kena ingat tu je lah. Cuma kalau sebaik-baiknya kalau kita boleh baca dengan lebih baik, tertib lagi bagus. Tapi dah darurat ni, kan, doa je lah apa yang terlintas. Doa je lah apa yang terlintas. Yelah, janganlah fikir doa tu kena bahasa Arab saja. Kita kalau dah tahajud tengah malam, waktu tahajud tu sebenarnya adalah waktu yang sangat. Mak kata mak akak ngomong Jawa wae. Jawa kena, Banjar pun kena. Itulah. Kadang-kadang kita lupa surah Fatihah tu pun dah cukup hebat dah. Betul. Allah tu cukup hebat. Dia mengimpikan dia mayangkan ayat yang lebih panjang. Dia tak boleh. Kita tanya dia, Al-Fatihah boleh? Boleh. 3 boleh? Boleh. Dah cukup lah tu. Yalah. Kalau tengok ayat makna dia sendiri, tafsiran dia sendiri, itu semua adalah doa. Daripada awal bismillah tu sampailah ke ayat akhir. Itu semua apa nama kita? Senjata. Itulah. Tapi Allah tu yang bagi kesembuhan. Betul. Kita nak keyakinan kita tu kepada Allah yang memberi. Betul. Kan? Itulah. Sama juga ubat. Kan? Kalau kita yakin ubat tu boleh sembuh dengan izin Allah sebagai asbab, sembuh. Tapi kalau kita belum makan ubat, kita kata ubat ni tak ada apa-apa, kita makan, susah nak sembuh. Sebab mindset kita dah menutup benda tu, memang susah nak sembuh. Betul. Negatif kan. Negatif. Itu benda yang paling penting lah. Baik gangguan, baik fizikal, dua-dua kena ada positif. Barulah kita boleh membantu dalam kesembuhan lah. Soalan. Alhamdulillah. Tak ada, bukan soalan dia. Itu soalan lain tu. Kita tunggulah soalan daripada audience lagi bagus kan. Tak ada tanya ada link kehadiran pula. Link kehadiran ni sebenarnya sama je. Link kehadiran ni untuk untuk warga JAKIS. Tapi kalau ada yang nak isi juga, kami dah pinkan. Kami dah pinkan sebenarnya link tersebut dalam ruangan chat box tu. Boleh cari dekat atas apa dan sebagainya ruang. Scroll baliklah ke atas. Kami dah pinkan dah pun. Okey. Tadi kita sebut rawatan gangguan mental, gangguan spiritual. Contoh kalau macam contoh Kak Yung kan, kita sembang, kita tersalah tersalah macam mana kata, bukanlah kita diagnose ke apa, tapi macam kita tersalah sangka. Ni sebenarnya gangguan spiritual. Padahal member tu gangguan mental, kita pergi channel tempat lain. Pergi channel tempat lain. Apa risiko salah rawatan tu? Gitu tuan. Dia risiko pada klien lah. Klien. Bukan pada boleh jadi juga kepada kita yang akrab yang mendengar ni kan. Boleh jadi juga. Tapi yelah, kita pun dah maklum pada kita pun dah disclaimer dah dengan akrab. Biasanya kita dalam akrab ni kita tak kata you better pergi sana, you bagus pergi, tak ada. Kita akan cadangkan dia. Apa kata you cuba dapat pandangan pakar dari segi spiritual ataupun fizikal. Kita apa kata kan? Mana kita tak cakap you mesti pergi. Kalau contoh memang ada jenis yang baru first time betul. Junior kan bawa sesi menekan kan kau begini dululah. Contoh kau tersalah lah cakap salah rawatan tu jadi apa sebenarnya. Itulah biasanya kalau dia pergi ke spiritual
doktor spesial kata tak ada apa-apa lah. Tak ada kesan besar pun, cuma masa dia Masa dah. lah. Dengan dia punya duit je lah, tambang dia. Kalau dia pergi fizikal pun, doktor diagnose tak ada apa-apa lah. Tapi sebenarnya kita kena beritahu pada klien. Sekurangnya pemikiran yang mengganggu dalam dirinya dah terbebas. Sebab selama dia fikir aku ni gangguan fizikal ke spiritual. Jadi dia dah dapat pengesahan pada dua pihak. Jadi dia dah tak ada mikirkan dah. Sebenarnya dia tak adalah risiko pun. Sebenarnya bagusnya bila dia pergi pakar dah diagnose tak ada, dah, otak dia dah kosong dah. Tapi kalau dapat channel yang betul, jimatlah masa masa dia. Sebab masa tu main peranan juga kan. Betul. Tapi macam kita bincang lah tadi lah, kes luar tadi lah. Sometimes ada fizikal boleh jadi mental, spiritual. Spiritual boleh jadi mental. Better pergi je dua-dua. Itu yang terbaik lah. Sebab itu yang terbaik sebenarnya. Kadang-kadang kita tak pasti. Kita pun perawat, kita bukan boleh diagnose fizikal. Kan? Itu benda yang kita kena terima sebagai perawat. Kita tak boleh diagnose fizikal, melainkan dia sendiri bagi tahu dia dah pergi ke doktor, dia sakit ni. Barulah kita rukiahkan berdasarkan sakit tadi. Mana kata dua-dua gangguan tu boleh dua-dua. Boleh dua-dua. Spiritual dan juga mental sekali. Betul. Boleh jadi serentak lah. Boleh jadi serentak. Ada orang tu memang dah azali dia ada. Tiba-tiba dia kena cancel. Azali tu macam mana? Azali lah, daripada awal lagi dia kecil dia dah ada gangguan. Dia biasa tengok-tengok benda-benda gaib. Dia selalu histeria. Dia bila dia pergi ke kubur dia histeria, dia balik dia sakit, dia demam. Tapi bila pula dia kena cancel, jadi benda tu bergabung lah. Boleh, sebab tu kita cadangkan bagus pergi dua-dua. Tak ada masalah pun. Tak kisahlah yang mana satu. Tapi yang kena pergi dulu ialah doktor. Tak ada masalah. Tak ada masalah bagi saya lah, pandangan peribadi saya lah. Sebab kalau datang dari Syifa, percayalah, soalan pertama dia tanya, dah pergi jumpa doktor tak? Itu menunjukkan apa? Kena pergi doktor dulu lah. Itu menunjukkan apa? Tapi biasanya bila dah duduk depan kita, bila kita tengok macam ada sinter-sinter gangguan tu, kita dah turun rawat dah, kita dah tak ada tanya banyak lagi. Dan baliknya biasa kita kata okey, kalau bagus pergi ke sana. Takut nanti kalau katalah dia ada cedera waktu dia tu ada cedera, luka dia di mana-mana. Jadi rawatan fizikal yang cepat boleh membantu kesembuhan yang lebih baik. Bukan kita percaya 100%. Wallahu alam, kuat dia fikir lah. So kita tak boleh bias sebenarnya dalam untuk kesihatan ni. Kita kena ambil dua-dua sebagai jalan yang terbaik. Tuan, bila bercakap tentang kita bekerja, kita ni bermasyarakat. Bila bekerja pun dalam satu office, kurang kita ada seorang kawan. Jadi apa peranan kawan ataupun ahli keluarga bila tengok seorang ni dia ada macam masalah sikit lain daripada kebiasaannya? Adakah dia sekadar menyokong, boleh kata semangat, ataupun ada cara lain yang dia boleh bantu kawan dia ni? Itu soalan yang baguslah untuk akrab sebenarnya. Sebab kadang-kadang klien ni macam kita bincang tadi lah, dia tak perlu kita punya pandangan, dia tak perlu kita punya diagnose, dia perlu kita jadi rakan luahan je, pendengar je. So jadi kita come out dengan dia. Kita kadang-kadang bila kita tanya dia hobi dia apa dan segala-galanya, benda tu dan sikit sebanyak dia dah ada luah dunia perasaan. Kan dia dah selega, dan benda tu dah boleh membantu dah. Tapi kalau dalam kes tertentu, bila dia luar-luar, bila kita bawa dia pergi ke deep, kita explore, dia akhirnya dia akan cerita juga masalah dia. Betul. Biasanya macam itulah, dia akan cerita juga masalah dia. Kan katalah kita dah cerita-cerita panjang-panjang, aku tengok ni macam sakit kepala saja, kita mulakan. Puan ni dari tadi duduk, kalau makanya kami lah, dia tadi duduk kat kiri kanan, ada yang mengganggu ke? Kan? Nak terkucing. Contoh kan? Tadi tangan dia macam ni. Ada kaki, benda mengambil perasaan. Biasa ada kaki tu getar. Kita trigger. Sebab tu tujuannya bagusnya dari segi buat sesi bersemuka. Kita boleh tengok observe. Boleh observe body language dia. Body language dia, body movement dia macam mana. Dari sebab kalau melalui on call, kita boleh dengar dari sound language je lah. Kadang suara dia macam menekan, tu tersangkut-sangkut. Itu kita boleh buat tafsiran mudah je lah. Tapi kalau depan senang sikit. Kadang-kadang memang suara dia serak. Itu masalahnya. Tapi biasanya telefon kita akan tanya dia, puan serak suara ke? Puan biasa ke suara serak? Kita tak tanya dia ada masalah. Sebab dia tak suka. Biasanya klien tak suka tanya dia directly. Puan memang suara serak ke? Biasa kita akan gunakan ayat tu lah. Ayat untuk mancing dia. Tak, saya sebenarnya ada. Contohnya. Sebelum ni ada memang daripada dulu ke suara serak macam sedap ni, macam artis ni contohnya lah. Gurau. Kita biasa kita tak tahu direct je lah. Kita kan, sebab kalau kita direct kita judge.
Dia akan nampak kita judge dia. So nanti Kak Yung kan, Kak Yung memang tak nak kawan lah kan. Kawan tu memang peranan penting. Bila pergi ke klien, borak-borak dulu. Yang penting ialah tadilah small talk dulu. Lepas small talk, bawa dia kepada explore, pada yang dia minat ataupun apa yang kejaya dia, ataupun kita tengok atas meja dia. Tengok environment. Jadikan environment ni sebagai topik perbincangan yang baik lah. Contoh atas meja dia, banyak file ni. Macam nak cepat je kena siap ni. Itulah bos malam suruh ni. Dia dah dia start. Dia akan mula. Itu kaedahnya pentingnya tadi. Environment tu, bila kita start bercakap. Kalau tidak, kita tak kau nyebut apa, kau pergi. Kalau kita tak mula dengan small talk, nanti kata kau menyebut apa, kau belah. Kau tak nampak, orang susah nak terima. Jadi itulah kaedah yang akrab boleh gunakan lah. Kita ada banyak kaedah sebenarnya. Tapi kena tengok environment. Kadang-kadang environment tu boleh bantu kita. Contoh macam tadi kan, jam. Benda yang sama saya buat. Kalau di pusat kaunseling kan, dia datang. Sebab kita tahu, di PKN ni masalah ialah parking. Betul. Dapat parking tak? Parking okey. Sebab saya pagi tadi memang payah nak parking. Padahal kita parking elok je. Parking mana? Tasik jauh dia berjalan jauh tu. Tu bila dia dah tenang, dia dah ready kan. Barulah kita start sikit-sikit. So itulah dari kaedah awal lah. Kita tak terus move lah. Kadang-kadang dia tengah termengah-mengah, dia perlukan pernafasan yang betul. Kalau dia terus mengah-mengah tu, emosi dia masih tak stabil, quite difficult lah untuk membantu diri dia. Dan sebenarnya membantu kita sebenarnya untuk celik akal bagi dia mudah dia nak ni. Itulah kalau kita nak mendekati lah. Kalau klien tadi dia tengah duduk, dia diam ke, sama ada kita nak approach dia atau tidak. Biasa kita akan buat santai dululah. Jangan terus jump to the problem. Sebab benda tu akan mengundang ketidakselesaan dia kalau dia tak nak, dia tak ready atau sebab tu dengannya. Apatah lagi kalau yang dirujuk. Ya, betul. Kita kena baca lah kan. Betul. Kita sebut apa? Kita bukan environment apa dalam bahasa Inggeris istilah tu, kita kena sense suasana tu lah. Kita kena wujudkan suasana yang terputik. Kalau macam kita tengok macam bila kita tanya satu patah, dia pun jawab sepatah, nampak dia tak bersedia lah tu kan. Janganlah teruskan kalau tak kena tumbuk juga kat situ kan. Itu antara kaedah lah. Dia panggil kaedah lah. Sebab akrab ni dia sebenarnya lagi susah daripada kami lah di kaunseling lah. Sebab kebanyakan yang datang ke pusat kaunseling ni klien yang di sukarela. Sukarela dah buat appointment dan sebagainya. Kalau kita kaunselor di tingkat jabatan, dia macam paksa rela. Tapi sejauh mana kita ambil klien tu untuk jadi mudah. Sometimes dia kata, kenapa panggil saya kaunseling? Patut panggil bos saya masalah. Ayat dia kan. Betul. Biasanya. So sebab tu you kena datang sini, you kena cerita lah masalah bos you. Barulah kita faham. Kita kena pandai manipulate balik keadaan tu. So bila you dah cerita masalah bos you, barulah saya senang sikit nak buat keputusan, nak bantu you. Macam mana nak atasi bos you. Sebab kita dia nampak macam kita memihak pada dia, sebenarnya kita just normal je. Sebab nak paksa dia cerita je. So bila dia dah cerita masalah bos dia, sikit sebanyak kita akan buat adjustment dari segi apa logistik tadi, RBT tadi kan, guna RBT. Betul ke bos you selalu cakap yang tu? Kan? Itu kita mencabar. Tak adalah, dia sebenarnya macam ni. Nampak? Dia kadang-kadang benda-benda tu penting. Kan? Kita bagi dia cerita apa tanpa cakap je. Tapi kita cuba alignment balik. So kenapa dengan contohnya saya ada satu kes dulu lah. Ada dia kata kita tabur pasir dalam periuk nasi dia cakap. Bila kita tanya, okeylah saya terima lah, saya tabur pasir dalam periuk nasi you. Kan dia kata saya stopkan gaji dia. Sehingga dia tak ada, dia susah nak belanja sebab dia tak ada duit nak belanja. Kita keluar payroll, dia akan dapat gaji. Di end of dia apa akhir bulan dia akan dapat. Cuma lambat sikit lah. Dia kata tabur pasir dalam periuk nasi. Okeylah saya terima lah, saya tabur pasir dalam periuk nasi you. Tapi yang peliknya saya tanya you ni, kenapa you seorang je dalam jabatan ni, ramai ada 400 lebih. Kenapa you seorang je? Kita ada pernah bermusuh ke? Kita pernah bergaduh ke? Kita ada berdendam ke? Dia tak ada lah encik, takkanlah macam ni. Tak, saya tanya kita ada gaduh ke? Okey, mana kita dah clear lah. Kita tak pernah gaduh, kita tak ada dendam. So kenapa ni? Dia kata saya datang lewat. So saya tanya dia, kalau datang lewat mana kita boleh bayar ke? So macam ni, kalau you buka bisnes, saya nak selalu datang lewat, mana you boleh lah bayar saya. Tak ada dah encik, takkan tak ada boleh cakap. Patut you datang pada awal cakap boleh bicara. Kan senang. So saya tanya sekarang ni, siapa tabur pasir dalam periuk nasi siapa? So kadang benda tu simple je. Kita ambil dulu, tak apa, tak salah pun.
Atau pusing, patah balik pada dia. Kita terima dulu apa Terima dia dulu. cakap. Sebab kita tak ada judgement. Betul lah. Kita terima dulu, tak apa. Kadang-kadang dia dah luar perasaan. Kadang bila dah habis luar perasaan, dia dah sedar, dia minta maaf. Betul. Dia itu je, dia nak luah perasaan je. Sebenarnya dia dah kadang marah. Tapi sebelum tu lah, tapi itulah kan Kak Yung kan, Kak Yung sebut tadi kan, sebelum sampai ke peringkat jumpa ujung tadi tu, kot lah memang dia guna budi bicara untuk jumpa awal ke apa dan sebagainya kan. Mungkin rakan-rakan dia boleh nasihat ke apa dan sebagainya, ataupun rakan akrab yang ada kat situ boleh ambil peranan. Ya, betul. betul. Mungkin kita faham lah, akrab pun dalam kalangan penjawat awam. Maksudnya Ya, kawan-kawan kita yang juga. bekerja kan. Mungkin lah busy sangat ke apa dan sebagainya kan. Betul. Itulah pentingnya peranan kawan, peranan keluarga dalam menyokong mereka yang kita anggapkan mungkin ada gangguan mental. Kalau bukan gangguan mental pun mungkin stres dalam kerja ke macam mana. Kita memang kita kadang-kadang nampak perasaan kawan-kawan yang hari ni apa lambat semacam ni. Okey, tak apa, hari pertama mungkin dia ada urusan. Esok pun lambat lagi. Minggu depan lambat lagi. Kalau jenis malah lantak engkau ni, hidup engkau kan. Memang confirm. Sebab sampai jadi tahap macam tu lah. Sebab bila kita ambil tahu bukan bermaksud kita menyibuk. Betul. Tetapi kita mengambil berat tentang dia. Tim kan. Satu lagi satu tim. Satu lagi kalau dia abaikan kerja dia, dia akan mengganggu kerja orang lain. Betul. Jadi tak boleh jadikan alasan saya kena gangguan mental. Saya ada gangguan dalaman, saya tak boleh buat kerja. Kalau macam tu bawalah bincang, bawalah cerita. Jangan yalah kawan yang lain nampak kita boleh cuba. Betul. Yang kena tu pergilah cari. Sebenarnya kawan-kawan pun ada pertimbangan juga. Bukannya kejam. Tak kira lah kau sakit ke, sihat ke, buat. Majikan kita pun tak adalah terus nak baru sehari terus potong gaji. Potong gaji. Ada kan. Dia mesti nak study dulu apa masalah kau. Kan kalau macam contoh ada ruang, kita adjust lah mana yang boleh kita adjust kan. Tapi kalau dah dia sendiri pun tak nak tolong diri, kan macam mana kita nak tolong? Aduh, okey. Itu ada isunya lah. So Tuan boleh bagi kalau ada sebelum tu kita ada 10 minit lagi. 10 minit lagi. Okey. 10 minit. Kita ada soalan last nanti. Boleh. Okay. Ada soalan last apa? Tips. Tips. Tips apa? Kalau Tuan boleh bagi sekarang. Ke petang nanti. Petang lah. Petang nanti. Sebab mungkin petang nanti kita nak pergi ke arah praktikal ataupun model rawatan model rawatan apa yang ada dan sebagainya kan, bersama dengan Dr. Sana sekali. So kita ada 10 minit lagi. Kot ada soalan lain yang mungkin ataupun tuan sebenarnya kalau Kak yang boleh ubah soalan tu, macam mana kita nak tahu diri kita tu bermasalah. Ni individu mana kata diri sendiri. Kita melihat diri kita tu sebenarnya masalah, bukan rakan. Tapi kan Kak Yung kan, kita mana rasa kita ada masalah? Sendiri habis tu macam mana kita boleh cakap saya anxiety, saya saya ada depression, berdasarkan apa, ataupun betul ke perasaan kita tu kita anxiety ke, ataupun sebenarnya benda lain. Okay. Ini soalan yang paling best sekali lah setakat ni. Okay, macam mana kita nak kenal pasti sama ada kita ni ada masalah tak masalah? Biasanya kita tengok, kita ada pre-post dan after. Kita boleh gunakan teknik tu dulu. Okey. Teknik tu dulu. Adakah sebelum ni kita begitu? Okey. Adakah sebelum ni kita dalam keadaan kita sekarang ni, pemikiran kita, masalah kita. Itu kita guna teknik yang paling mudah. Kita ada banyak teknik. Kita ambil mudah ya, pre-post dengan post. Ayat orang pernah faham. So pre tu sebelum kan? Pre sebelum ni kita ada tak ada masalah tersebut, cara pemikiran kita, pola pemikiran kita, pola gaya hidup kita, pola cara kita bekerja. Adakah itu diri kita sebelum ni? Okey. Kalau bukan, makna ada something wrong. Sama ada benda tu positif atau negatif. Kan, ataupun sebelum ni kita malas, kita jadi rajin. Itu kita alhamdulillah lah. Tapi kalau kita rajin, tiba-tiba jadi malas, kita kena tanya diri kita. Adakah itu diri kita? Ada itu kehendak kita? So kalau kata itu bukan kehendak kita disebabkan faktor lain, itu dah menandakan kita ada masalah. Mudah je. Kalau kita gunakan kaedah tadilah, pre-post dengan post. Lagi mudah lah untuk kita ni. Tapi kalau kita still lagi tak boleh nak rational, tadi kita panggil muhasabah diri lah. Kita gunakan kaedah reflect. Sometimes kita perlu berborak dengan orang lain, kita perlu tanya orang lain. So far kau tengok aku ni okey ke? Kan, rasa macam ada masalah. Sebab kadang-kadang rakan kita ni yang rapat dengan kita tahu keadaan diri kita. Cuma kita ni sanggup tak sanggup ke? Nak buang ego ke tak? Untuk tanya kepada orang tentang diri kita. Tapi kalau kita sanggup untuk beri kebaikan kita, why not? Kalau macam saya sendiri kan di pihak pengurusan, kita selalu paksa audit datang tempat kami.
Paksa. Paksa. Bagusnya. Audit tu Kayung datang lah gitu. kita bagi hari ni check buku servis. Hari ni check buku log. Sebab kita kadang kita takut short sendiri. Ya, betul. Short sendiri. Jadi kita lebih baik audit tu jumpa awal daripada audit yang sebenar. Betul. Kadang-kadang kita apa amalan kita buat ni kita yakin kita dah betul. Jadi audit ni dia akan buat check and balance kita. Itu antara satu kaedah tadi lah. Kerana kalau kita tak boleh nak muhasabah diri, post dengan pre-post dengan post, kita kena tanya environment. Sebab environment akan membantu lah. Kalau kita tak yakin dengan kawan, kita bertanya ahli keluarga. Tapi di tempat kerja, most ni ialah kawan lah yang lebih mengetahui. Ahli kerja ni tak ada. Kecuali kalau di rumah kita punya perwatakan berbeza. Jadi murung, kurang bercakap dengan ahli keluarga. Mungkin ahli keluarga boleh trace lah kat situ. Selalu balik happy, tiba-tiba balik tak happy, muka ketat. Itu antara yang boleh dapat indikator sama ada kita ada masalah ke tidak ada masalah. Tapi kalau macam Kak Yong kan, tuan kan, kalau memang daripada awal, memang daripada kecil dia jenis yang tak tahu lah, mungkin Muka ada traumatik nonchalant. ke apa dan sebagainya. Nonchalant. Orang lelaki tu. Apa nama, dia memang jenis yang nak kata apa nama, marah tak juga, tapi dia macam Muka tak ada emosi. macam tak ada emosi, lantak gitu je kan. Nak kata respon macam tak respon sangat. Tak tahu kan. So memang macam tu. Okay. Tu nak macam mana? Mana kata ada sesetengahnya. Yalah. Perkara tersebut pun boleh mengganggu juga orang lain. Okay. Sebab mungkin kalau dalam istilah rumah tangga kan, pasangan kita dia akan mencari perhatian kita dan sebagainya. Betul. Tapi kalau macam contoh orang yang apa nama, yang kita harap untuk memberi perhatian tu gitu juga. Itu menjadi punca kan. Itu lah dia daripada more to communication lah. Communication Communication lah. Macam mana kita nak tackle communication dengan dia daripada awal sampailah akhir. Sebab kalau kita tahu dia jenis kurang bagi apa respon yang banyak, kita jangan tanya close question. Tanya open question supaya dia bercakap banyak. Sebab kalau kita tanya close question, dia jawab sepatah, kita salah. Salah kita yang tanya dia close question. Kemudian kita mengharap dia cakap panjang. Betul Ayat juga. Kita balik-balik kan. Penat ke? Ya, penat. Penat. Kita bagi Itu je lah kan. kita yang bagi close question, kemudian kita nak salahkan dia. Itu masalah negara. Tapi kalau soalan tu walaupun close question kan, ditanya kepada orang yang memang banyak cakap, sangat ekspresif. penat betul tadi aku gini. Aduh, penat betul. Semua keluar. Salah soalan dia tanya. Ya. Bukan salah soalan, salah orang. Salah orang dia tanya. Sebab dah tahu jawapan dia memang panjang lebar. Sebab tu masalah kat situ juga tu. Sebenarnya kata betul lah, komunikasi tu kan. Komunikasi lah banyak. Kalau kita tahu orang tu perangai dia macam tu, sikap dia macam tu, kita kena cari cara untuk berkomunikasi lebih dengan dia. Tapi kalau dia dah jenis yang mental disorder, memang quite difficult lah. Sebab takut nanti mental disorder tu datang kepada kita. Jadi dia kena orang pakar lah. Dia kena rujuk pada yang pakar lah. Senang sikit supaya kita pun tak pening kepala. Betul. Macam kami lah di pusat kaunseling, bila datang saya nak cerai. Ni Kita tanya dia, betul ke nak cerai? Betul. Okey, pergi pejabat agama lah. Sebab dah ada keputusan. Dah ada. Di pusat kaunseling ni, kalau dia datang, dia ada niat nak berbincang tentang keputusan dia. It's okay lah duduk. Tapi bila kata puan betul ke nak bercerai? Betul. Nak bercerai. Puan betul dah bulat dah. Macam tu puan dah habislah sesi ni. Dia kata kena bulat. Kalau puan datang sini, kita yakin lah puan nak bincang tentang adakah keputusan puan buat ni betul ke tidak. Kalau betul, kalau puan setuju dengan saya, okey, kita duduk, kita bincang. Kalau tak, puan dah ada keputusan. So, adakah puan harap saya menyokong keputusan puan? Saya tak akan menyokong. Ya, sebab keputusan dah dibuat. Saya pun tak tahu apa yang masalah puan, tiba-tiba saya nak sokong. Lah saya cakap. Betul. Puan dah ada keputusan. Okeylah nak bincang. Okey, nak bincang duduk. Biasa macam itulah kita. Dia datang dia duduk, saya nak cerai. Itu antara je lah. So kalau dah ada keputusan, prefer dah pejabat agama. Bukan kami betul ni. Betul. Kita tak boleh buat apa-apa. Bukan kebakaran kami ni. Betul. Jadi kita serah pada yang pakar. Betul. Jangan pandai-pandai ambil kecorang. Betul. Sebab nanti result dia akan negatif. Ya. Yelah dah ada keputusan kan. Dia dah ada keputusan bagi. Keputusan nak bantu macam mana? Bantu untuk laksanakan lah kot. Dia kadang-kadang dia perlukan orang untuk menyokong dia je. Ya betul. Itu yang masalah negara betul. Tapi kalau macam nak menyokong dia, makna kata macam dia masih mempersoalkan keputusan dia juga tu. Kan? Cuma bila dia jumpa kaunselor, ayat pertama yang keluar tu dah tersilap. Tu jumpa pula Tuan Syawal ni kan. Dah ada keputusan. Okey, saya
selesai hari ni. Saya senang je. Sebab itu nama Konfran lah. Konfran. Konfran nak cabar dia punya konektif dia. Adakah dia datang sini untuk bincang atau betul dia dah ada keputusan? So once dia dah ada keputusan, nak buat macam mana? Kan? Betul lah. Kita cakap apa pun dia akan state dengan dia punya ni. So takkan ada pembincangan yang baik. Betul lah. Kalau lah gaduh juga. Gaduh juga. Itu masalah negara. Tak jadilah kaunselor kat situ. Tak jadi. Nanti nampak tak ada counselling yang berkesan. Betul, dah jadi debat pula kat situ. Baik dia tuduh kita tak nak buat sesi dengan dia, daripada tuduh kita gagal buat sesi yang baik dengan dia. Itu lagi baik lah. Nanti saya silap masuk SISPA. SISPA. Itu yang malas tu. Itu biasa tu. Biasa lah. Ada sekali lah kita pernah masuk. Pernah masuk kalau SISPA. pegawai suluh kat sini selalu jugalah SISPA. Mediator kat sini SISPA selalu. Alasan menyebelahi satu pihak. Tapi kalau kaunselor ni dia individu kan. Kalau mediasi atau majlis suluh ni dia dua pihak. Betul. So nak tak nak memang kena jadi neutral. Tersalah perkataan je SISPA. Habis. Salah perkataan SISPA. Nada tersilap SISPA. Nada tak sama dengan pihak ni SISPA. Sebab orang yang tengah jiwa dia tengah sensitif, tengah ada masalah, dia agak sensitif terhadap apa pun kata-kata orang, perbuatan orang, apalagi orang yang ada gangguan mental ni. Betul. Itulah macam kita ada kes yang rumah tangga lah, bila datang kaunseling, dia cakap isteri dia bermasalah. Saya kata tuan kena bawa isteri lah. Kan? Kalau isteri yang masalah tuan cerita, tak jadi lah. Sebab kita nak dengar apa masalah isteri. Amir datang duduk sekali. Kalau datang seorang, maknanya kita ni sebab kita tak boleh ubah diri kita, tak boleh ubah environment jadi apa yang kita nak. Betul. Jadi kita boleh ubah diri kita supaya suitable dengan environment. Tapi kalau dia dalam family counselling, dia kena datang dua-dua, kita akan tengok kat mana titik tengah atau apa punca pada masalah untuk kita selesaikan. Tapi kalau seorang saja yang bagi quotation, macam kita tak boleh nak pegang. Macam kes saya yang lepas ni, dia berharap kita jadi mediator untuk menyelesaikan masalah dia supaya dia tak bercerai. Saya cakap benda tu memang payah pada kita lah, sebab kita bukan hakim. Kita tak boleh judge, kita tak boleh bias. Itu yang kita terang kat dia. So dia datang sini pun, bila dia lontarkan masalah dia, kita tanya dia, setuju tak? Kalau tak setuju, kau teranglah sebab tak setuju. So bila dia dah nampak dia punya tidak rasional, kita akan confront lah. Dari segi batasnya, betul ke puan yang suami buat tu salah? Dari segi praktis umum macam mana? Kita akan sedangkan dia. Kalau umum, adakah seperti apa yang puan cakap tu? So kalau benda tu dia luar daripada rasional ataupun yang sepatutnya, so benda tak rasional, kan itu ialah apa yang kita hendak. Itu isu dia. Baik. Okay. Alright. So makna kata kan, kita conclude lah kan sekejap untuk sesi pagi ni. Kita conclude yang saya nampak lah Kak Yong kan, apa-apa pun kita nak kenal pasti gangguan tu mental ataupun spiritual, nak tak nak kena berjumpa yang pakar. Betul. Tapi kita di front sebagai barisan hadapan akrab jabatan ni kan, nak tak nak kita kena berkomunikasi. Ya betul. Berkomunikasi, kita kena bertanya. Proaktif. Betul. Kita jangan menunggu. Betul. Kalau memang kita nampak kawan-kawan itu tugasnya kan, nampak kawan-kawan stres ke apa dan sebagainya, proaktif bertanya, bersembang dulu kan. Kat situ baru kita nampak dia memang ada gangguan. Tapi kita tak pasti gangguan ni sebenarnya mental ataupun spiritual. Marah boleh jadi mental, marah boleh jadi spiritual juga kat situ. So dekat situ bila kita dah identify, barulah kita pergi ke peringkat seterusnya. Kak Yung nak tambah sikit. Ya Kak Yung, penutup. So kita ni sebagai individu pula, bagi Kak Yung, sekiranya kita rasa ada yang tak kena dengan diri kita, dapatkan pandangan orang lain yang kita rasa lebih pakar, lebih tahu, dan jangan mudah diagnosis diri kita ni macam-macam. Saya ada anxiety, saya ada depression, sebab perkara tu akan menghantui fikiran kita. Sebab apa-apa pun daripada pemikiran, daripada kognitif kita ni, kalau kita fikir buruklah yang kita dapat. Dan kalau kita fikir yang positif, mindset kita positif, semua akan jadi positif. Lambat laun akan jadi positif. Ya, betul. Sama juga tadi macam Kak Yung sebut kan, yang buruk lambat laun akan jadi buruk juga. Betul. Ya. Okay. Alright, so tuan, kita saya pun nak tutup juga lah. Tapi petang nanti ada lagi Dia tutup yang ni lah. Okay, biasanya kalau kita tengok lah, kita ada simptom-simptom lah untuk gangguan mental. So mungkin tuan-tuan yang di luar, mungkin sebab sesi ni dah jadi singkat, sebab dalam slide saya sebenarnya ada jenis-jenis gangguan tu. Ya, banyak. Saya tengok apa banyak simptom-simptom tu. Jadi kalau nak explain semua,
tak sempat lah Tak ni. sempat. Cuma boleh tengok dalam kita punya ni, sekarang paling mudah ChatGPT lah. ChatGPT. So kita just tulis itu, orang ni mengalami masalah ni macam ni, sakit kepala ni. So dari segi mental, apa dia punya diagnose, kemungkinan. Ataupun kita tengok dari segi spiritual juga. Kalau dia ada masalah dari segi tidur, dari segi dia nak pergi solat jadi malas, kemudian dia tak boleh dengar bacaan ngaji, kemudian dia dia pergi kubur, dia rasa tak selesa, ataupun dia balik kubur dia demam, sakit-sakit. Benda-benda tu adalah simptom. Kita panggil simptom. Mungkin kita boleh beritahu dia ada simptom. Kalau dia nak lagi bagus, dia boleh pergi ke pusat rawatan. Mana kita pusat rawatan Islam, sebab dia ada simptom gangguan. Tapi kalau kita tengok dari segi pemikiran, dari segi pola tingkah laku dia lebih kepada yang tadi yang kita bincang tadi lah. Kalau kata dia OCD, kita tahu yang ni, check dalam internet apa dia punya ni, so boleh kita kata dia ada simptom OCD. So untuk pengesahan betul tak betul ke sana. Clinical kalau dia ada simptom depressed, so kita tengok dalam website sebelum kita jumpa klien tu, type apa ni dia kan. Senang je sekarang ni ChatGPT dia senang. Kita bagi tahu dia ni selalu murung ni, apa dia punya kebangkalian, masalah mental dia. So kita boleh cakap, kau ni daripada simptom yang ada ni, kau ada ke arah sini. So why not kau pergi dapatkan pengesahan. Kalau kita kata dia ada mental, nanti betul-betul ada mental, kita ada masalah. Betul. Kita ada masalah. So jadi kita kata why not dia pergi untuk dapat pengesahan. Tapi kalau dia setujulah. Kalau dia tak setuju, tak boleh buat apa. Ya. Betul. Itu sajalah untuk yang pagi ni. Okey, baik Tuan Syawal. Terima kasih Tuan Syawal dan juga Kak Yung. Jangan balik lagi. Kita akan bersambung pada petang nanti. InsyaAllah. Bersama dengan Dr. Zainal. Bersekali dengan Dr. Zainal. Dan tuan-tuan dan puan, kita akan berehat sebentar. 10 minit lebih kurang 10 minit kita akan berehat sebentar dan kita akan bersiaran langsung balik pada jam 11.20. Boleh 11.15 11.15 10 minit 11.15 minit pagi nanti, insya-Allah.